Okay, jadi saya mempersilakan iaitu tetamu khas kita untuk malam ni iaitu Da'i Izhar. Cuma sebelum kita nak mulakan kita punya podcast ni, lagi kepada Da'i, saya lagi suka untuk kita mulakan, kita memperkenalkan lah kepada siapa Da'i. So, soalan pertama saya, terus kepada soalan pertama. Boleh. Siapakah Da'i Izhar? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudi untuk jemput dan saya ingat untuk soalan pertama tu soalan yang crucial lah kan. Sebab saya yakin ramai yang mungkin belum mengenali kan. Nama saya Ahmad Izhar, Ahmad Nazri. Kalau nama di social media tu saya letak Izhar Nazri lah. Dan kenapa ada Da'i kat depan tu? Sebab dia datang daripada 1 tahun, iaitu tahun 2014 saya masuk satu program reality lah dekat TV3 yang mana dalam program reality tu dia program reality Islamik lah. Kalau kita pernah dengar AF, kalau kita pernah dengar One in a Million ke kan, yang program-program masuk lepas tu tak perform singkir. Tapi yang ni dia buat dalam bentuk program-program Islamik lah, program agama. Jadi itulah bermulanya kenapa ada title Da'i kat depan tu, dan sampai hari ni lah kita carry title tu. Okay. Kalau macam Da'i tak selesa, boleh duduk sengit sikit pun tak apa. Boleh tangkap je kan, main tak apa. Okay. Kita nak lebih kurang santai je. Kita macam nak sembang je berkenaan, tapi kita ada sembang yang bertopik lah. Okay. Sembang yang bertopik. Boleh insyaAllah. Okay. Bila sebutkan pasal Da'i ni, first ni kena personally saya lah. Okay. Saya sebelum ni saya dah memang follow Da'i. Saya follow Da'i sebab the first video yang saya tengok pasal Da'i adalah satu pasal parenting. Ada pasal Da'i ada satu sebut pasal parenting. Kat situ saya macam, uish, tepat ni. Apa yang Da'i ni cakap tepat lah. Maksud itu yang trigger saya macam, lepas tu saya follow lah. Saya follow Da'i lah. Dan satu lagi sebab perkataan. The choose word Da'i ni sangat tepat. Tidak terlalu mendayung-dayung tapi tepat. Maksudnya ada menjaga, tidak terlalu beremosi, simple tapi tepat. Itu yang sebab sebab waktu tu hangat isu saya tak ingat lah, tapi waktu tu isu parenting lah macam tu. So Da'i keluarkan daripada video siapa lah, bukan daripada official lah. Okay. Sebab itu yang saya kenal lah. Alright. Okay, mengenali lanjut, sebelum kita nak ke topik ni, ada satu yang part yang saya suka dan saya nak bertanya lebih kepada Da'i. Da'i datang daripada graduan psikologi kan? Betul. Psikologi. Cuba boleh ceritakan sikit daripada bidang psikologi kat mana? Okay, saya sambung degree masa tu, lepas habis matrik setahun tu. Saya daripada science stream kat sekolah. Saya dulu sekolah MRSM. Science stream, okay. So bila MRSM tu maktab rendah sains mara, kita memang belajar sains lah, pure sains. So lepas habis tu kita memang kebanyakan kawan-kawan saya ada yang doktor kan. Jadi habis matrik setahun tu pun saya ambil pure sains hayat. Maksud kita belajar biologi. Tetapi saya memilih untuk ke arah psikologi. Pertama sebab saya takut darah lah. Untuk jadi doktor tu bukan pilihan lah. Kan saya tak boleh lah. Yang keduanya sebab saya suka orang. Saya suka tengok human behaviour. Perangai orang. Kenapa orang tu duduk macam tu. Kenapa orang tu bercakap macam tu. Kenapa orang pilih untuk pilihan begitu. Jadi saya memilih psikologi kerana dia match dengan saya punya kecenderungan lah. Jadi psikologi ni kalau for those yang mungkin macam tertanya-tanya kan, psikologi belajar pasal apa? Pasal mental ke? Pasal depression ke? Tu salah satu. Psikologi secara umum ni kita belajar tentang manusia. Apa saja tentang manusia, kita belajar. So psikologi dia umum, dia ada spesifik lagi. Counselling psikologi, yang depression, anxiety tu clinical psychology. Kita ada kita panggil industrial organizational psychology, kita ada environmental psychology, kita ada pada siapa yang suka siasat-siasat, CSI apa semua kan. Kita ada forensic psychology. Kan kalau dalam bilik negotiation tu kan, yang berdua-dua polis orang, suspek seorang kan, bilik gelap kan. So ada psychologist kalau kat luar negara untuk menilai keadaan tu. Kita belajar tentang how to detect a liar, macam nak tahu orang ni menipu ke tak. Tu antara yang kita belajar dalam psikologi. Jadi termasuk juga dalam kes ni kita belajar tentang psikologi. Saya khususnya belajar tentang kesihatan mental lah.
Okay. Mental manusia dan psikologi. Okay. Okay. Daripada apa yang Naim terangkan tadi tu, kita nampaklah betapa hebatnya bidang psikologi tu. Okay. Sekarang saya cuba nak relatekan dengan topik kita malam ni. Okay. So, psikologi, dan kita kenal Naim adalah seorang orang yang bercakap, jadi seorang penceramah, motivasi dan lebih khusus kepada agama. Okay. Saya nampak kat sini dia ada kaitan psikologi dan agama, dan kat situlah yang apa yang Naim sentuh. Okay. So boleh tak Naim terangkan dekat saya kaitan psikologi dan agama tu sendiri, khususnya agama Islam lah. Okay. Bila kita sebut psikologi dengan ilmu agama ataupun spiritual lah, dalam term psikologi dia panggil spiritual. Jadi dia bukan two separate things lah. Sebab dalam agama tu sendiri ada banyak psikologi yang kita tak perasan, tetapi ada yang Allah letakkan dalam Quran, ada yang Nabi tunjukkan melalui perbuatan Nabi. Sebagai contoh kan, kita ambil salah satu surah, contohnya surah Yusuf sebagai contoh. So dalam surah Yusuf, perasan tak kisah itu dia mula dengan apa? Dia mula dengan cerita mimpi Nabi Yusuf. Okay. Kan? Nabi Yusuf cerita, dan itu menjadi ayat pertama awal ketika awal surah tu. ada maksudnya permulaan kisah itu cerita tentang Nabi Yusuf bagi tahu ke ayahnya yang dia bermimpi. Bulan, bintang, matahari sujud kepada dia. Jadi itu dalam psikologi kita panggil sebagai hook untuk membawa pembaca untuk teruskan baca dan ikuti kisah itu sampai habis, sebab di hujung kisah Nabi Yusuf Allah reveal apa maksud mimpi tersebut. Jadi maknanya ada elemen psikologi yang Allah letakkan dalam Quran. Sama juga dalam psikologi manusia ni, secara human behaviornya, ada orang yang akan buat sesuatu disebabkan reward. Contoh kita masa kecil-kecil dulu kan, kau puasa kalau puasa sehari dapat RM1 kan. Jadi ada anak-anak termasuk saya lah sendiri kan, puasa sebab nak RM1 sebab nanti hari raya dapatlah RM30. Dan ada orang kaya masa tu. Kaya lah masa RM30 tu, kaya betul lah tu. Dan ada orang yang kau bagilah tahu reward macam mana pun, dia tak bergerak. Sebab dia hanya akan bergerak kalau kita bagi pain. Dia tak kisah. Ada orang yang bergerak sebabkan reward, ada orang bergerak disebabkan takutkan pain. Kau kalau kau tak pergi sekolah, memang siap lah kau mak rotan kau. Jadi sebabkan takut kena rotan, dia pergilah sekolah. Betul. Jadi dalam Al-Quran ada tak pain and reward punya teknik? Ada. Sebab tu Allah tawarkan syurga, Allah beritahu tentang neraka, Allah bagi tahu tentang dosa, Allah bagi tahu tentang pahala. Kerana ada manusia yang bergerak kerana pahala, ada orang yang bergerak kerana takutkan dosa dan azab. So ini contoh-contoh psikologi yang wujud dalam konteks Al-Quran, dalam konteks agama, untuk menunjukkan sebenarnya Quran spiritual dengan psikologi ni dia bukan two separate things, tapi ada application psikologi tu dalam banyak kisah-kisah dalam Quran. Ni kalau cerita bab cara Nabi communicate dengan sahabat pun ada terlalu banyak teknik-teknik psikologi. Saya belanja satu lah sebelum kita pergi pada next topic kan, soalan kan. Okay, boleh. Contoh Nabi SAW, kalau kita tengok dari segi teknik-teknik dan kemahiran psikologi, Nabi adalah figure yang menguasai psikologi tahap tinggi. Apa yang Nabi cakap, cara Nabi sebut dan cara Nabi punya behavior menepati semua ciri-ciri orang yang pakar dalam psikologi, ataupun kita panggil salah satunya emotional intelligence. So Nabi ni ada emotional intelligence sangat tinggi. Kita biasa dengar IQ, kan? Betul. Dan selain daripada IQ, kita ada emotional intelligence. So orang yang pakar dan mahir dalam pengurusan emosi. Saya bagi salah satu contoh. Nabi pernah didatangi oleh seorang Arab Badui. Dan kita tahu orang Arab Badui ni, Nabi selalu memilih untuk tidak marah diorang kerana disebabkan oleh intelektual mereka, common sense mereka tak sama. Ingat tak kisah yang Arab Badui kencing dekat masjid tu? Ada Nabi tak marah. Padahal sahabat-sahabat dah bangun dah ni. Nak pukul lah. Tapi Nabi kata jangan. Dan siap bersihkan lagi kencing tu. Tapi sebelum tu Nabi bagi tahu kat Arab Badui, sini bukan tempat untuk buang air. Dan orang Arab Badui tu pergi. Kerana Nabi faham tentang psikologi manusia. Kalau kau pergi marah orang tu,
Orang tu tak tahu. Dia bukan sengaja, dia tak tahu. Okey, satu kes Arab Badui datang jumpa dengan Nabi SAW di saat ramai sahabat-sahabat ni tengah dengar Nabi punya tazkirah ni. Dan dia terus datang majlis, dia terus tanya soalan. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, ni bila akan berlakunya hari kiamat? Kan? Itu cerita yang sangat popular. Jadi cara Nabi jawab tu, kalau kita tengok dalam kacamata psikologi, menunjukkan Nabi bukan biasa dalam ilmu psikologi. Bukan biasa-biasa. Tahap tinggi. Apa jawapan Nabi pada orang Arab Badui tersebut? Nabi kata, soalan apa tadi? Bilakah akan berlaku hari kiamat kan? Nabi punya jawapan, apa yang kau telah persiapkan untuk hari tersebut? Kita rasa macam biasa, tapi dalam kacamata psikologi, ini jawapan yang bukan biasa. Kerana Nabi telah buat, dalam teknik psikologi kita bagi sebagai cognitive shifting. Kita fikir bila hari kiamat. Tapi, tahukah kita, kalau fikir hari kiamat, dia akan wujudkan overthinking. Sebab hari kiamat sesuatu yang di luar kawalan kita. Kita tak boleh decide hari apa. Tapi Nabi telah buat cognitive shifting, iaitu instead of kau kena fikir hari apa hari kiamat, lebih kau fikir apa yang kau dah persiapkan untuk hari kiamat. Sebab persiapan itu di dalam kontrol kita. Amalan kita, sedekah kita, hutang kita dengan manusia, itu lebih patut kau fikir daripada kau fikir tahun bila hari kiamat, hari apa hari kiamat. So tu teknik-teknik psikologi yang ada dalam agama dan juga ada applicationnya melalui sirah Nabi SAW. Itu pun menarik juga sebab macam tadi dalam kisah tadi tu pun dia ada menceritakan tentang benda yang nak relatekan dengan sekarang. Yang masa orang terlalu sibuk pada benda yang dia tak boleh kontrol. Betul. Dia tak boleh kontrol, tapi dia sibuk sampai dia dah frust, dia dah kat situ saja. Tapi sebenarnya dia lupa apa benda yang dia boleh buat. Betul. Dia boleh kontrol kan. So memang jawapan yang tepat dia adalah psikologi dan agama tu dia tidak boleh terpisah. Betul. Memang dia boleh ke kalau saya cakap agama tu sendiri ada psikologi dia. Betul. Dia dalam satu package yang sama. Satu package dia tidak dipisah. Sama juga kalau macam apa yang didik anak tu pun betul juga kan. Ada nak didik anak umur ni lain. Itu pun lebih kurang dikatakan psikologi juga. Behavior psikologi juga. Nanti boleh kita bincang part tu nanti. Okay. So kita dah brief sikit tadi. So kita nak terus kepada topik. Okay. Topik kita untuk malam ini saya dah bincangkan adalah, tajuknya adalah saat dunia menyesakkan, Al-Quran menenangkan. Okay. So sesak dunia ni menyesakkan, so datanglah Al-Quran untuk menenangkan. Okay. So kita terus kepada soalan kita lah, direct terus lah. Saya nak tanya tentang sesak dulu. Okay. Apa yang kita boleh faham tentang sesak? Sebab nak kata dunia ni lain, dunia sama je. Maksud zaman Nabi pun dulu, maksud kehidupan zaman Nabi dan kehidupan sekarang mungkinlah berbeza dari segi teknologi, tapi sesak dia tu sepatutnya zaman sekarang dengan teknologi yang lebih tinggi tak sesak lah. Sepatutnya kan. Tapi zaman sekarang ni pula kita nampak macam kat social media banyak report, semua banyak lah masalah rumah tangga, orang bunuh diri, orang ada masalah kewangan semua tu. So boleh tak macam ini terangkan dulu term sesak tu? Okay. So kalau kita sebut tentang term sesat pula dah. Sesak tu kan, dia ada dua spektrum kita boleh tengok. Satu, sesak daripada segi definisi kita. Maksudnya bahasa kita ni sesak ni selalunya sesak apa? Aku tengah sesak sekarang ni. Kita dah tahu dah. Hujung-hujung bulan sesak. Kita tahu sesak apa? Ni sesak duit lah. Biasanya begitu. Ada orang yang sesak tu sesak dari segi bawa keluar klinik, kita tahu sesak apa? Dia sesak nafas. Jadi sesak tu ada kepelbagaian definisi. Saya nak bawa tuan-tuan untuk tengok definisi Quran tentang sesak ni. Sebab definisi Quran adalah definisi yang paling tepat, yang paling sempurna, dan dia mencakupi semua aspek tentang dalam kehidupan. Quran ada dalam Quran exactly ada tentang sesak, spesifik tentang sesak. Nanti tuan-tuan perempuan yang tengah tengok ni boleh tengok dalam surah Taha ayat ke-124. Surah Taha ayat yang 124. Okay, amazingly dalam ayat ini Allah sebut apa tau? Sesiapa yang berpaling daripada peringatan kami. Okay. Agak-agak kan kalau kita fikir secara logik kan,
kalau sesiapa yang berpaling daripada peringatan kami, kita punya logik kita, kau ni mesti jatuh miskin. Jadi kau ni mesti hidup kau ni sentiasa dalam keadaan orang kata tak cukup nak bayar sewa rumah, kau punya loan kereta tersangkut, kau hilang kerja kan, orang kau ada masalah dari segi orang dah tak suka kau. Kita rasa begitu. Tapi apa kata Allah dalam surah Taha ayat 124, mereka yang berpaling daripada peringatan kami, Allah tak sebut dia akan jatuh miskin. Allah tak sebut engkau takkan ada jodoh dan juga anak. Engkau takkan hilang pekerjaan. Tapi Allah sebut engkau akan mengalami ma'isyatan donka. Apa tu ma'isyatan donka? Mengalami kehidupan yang sesak. So apa maksud kehidupan yang sesak ni? Terjemahan ni memang perkataan sesak tu. Dada kehidupan dada yang sesak tu. Donka tu adalah kita nak sebut tu pun kita sesak juga. Sesak nak sebut donka kan. Memang secara literalnya Donka. Nak sebut pun dia tak boleh sebut donka. Jadi daripada segi mahraj pun nak kait dengan jari tajwid. Jadi kita kena pusing lah jari tajwid ni nak tahu itu daripada kalimah tu sendiri dah susah Betul. Nak sebut pun susah, nak sebut pun sesak. Dan itulah definisi nak bagi tahu tentang sesaknya mereka-mereka yang berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Now, saya nak share tentang apa maksud sesak yang kita faham, yang ulama tafsir tentang sesak ni. So, secara generalnya, sesak ni dia ada 3 layer. Di 3 level. Dan kalau tuan-tuan dapat catat 3 level ni, kita akan nampak, aku ni sesak kat mana sebenarnya. Okay. So, ready ke? Ready Okay. So, sesak yang pertama kita panggil sebagai sesak yang bersifat fizikal. So sesak fizikal ni macam saya beritahu tadi lah, mungkin asma ke kan, mungkin dia ni tengah berlari ke, penat ke, semput ke kan. So itu sesak dari sudut fizikal kan. Mungkin ada faktor-faktor kesihatan kan, faktor-faktor yang kita perlu dapatkan rawatan daripada doktor dan sebagainya, itu sesak fizikal. Okay. Yang dan termasuklah juga kalau contoh ada orang yang dia ni ada masalah kesihatan yang melibatkan anxiety contoh kan. Yang ni akan masuk kepada sesak yang kedua. Tadi layer pertama sesak fizikal kan. Okay, sesak yang kedua ni kita panggil sebagai kesesakan emosi. So kesesakan emosi ni boleh jadi ada orang anxiety, orang tu overthinking kan, kena panic attack. So kebiasaan orang yang panic attack ni, dia akan mula untuk menggeletar tangan dia. Dia akan mula untuk berpeluh-peluh. Dia akan mula untuk fikir macam-macam. Kalau dalam psikologi, kita panggil sebagai orang yang menghadapi repetitive intrusive thought. Nampak macam canggih kan? So, repetitive intrusive thought tu adalah keadaan orang yang duk fikir benda yang sama ulang-ulang secara mendalam. Jadi somehow dia akan jadi overthinking. Dia rasa jadi macam sesak. Sesak tu bukan sesak fizikal semata-mata, tapi dia rasa macam susah hati. Dia jadi macam tak happy. Dia jadi macam tak seronok kan. Dia tak ada fulfillment. Hidup dia rasa macam empty. Tu kesesakan emosi. Kesesakan emosi. Benda yang kita tak nampak tapi dia berlaku dalam emosi tu kan. Okay, itu kesesakan yang kedua. Tetapi ultimately, ada ultimate lagi. Tuhan menunjukkan kepada kita ada kesesakan yang paling menakutkan. Dan kesesakan itulah yang diterjemahkan dalam ayat surah Taha tadi itu 124. Inilah sesak yang terjadi kepada mereka yang berpaling daripada peringatan Allah. Daripada peringatan Allah. Kan? Sebab ada orang yang okeylah, I ada duit, I boleh makan ubat, hilang sesak. I ada duit, so I pergi vacation, I happy balik, I hilang sesak emosi. Betul. Kan? So benda tu boleh solve dengan duit. Benda tu boleh solve dengan material. Kan? I bayarlah orang berkawan dengan I ke kan, pergi mana-mana main pergi hiking ke kan, main snooker ke contoh, happy-happy seronok-seronok dah. Tetapi ada satu kesesakan yang tidak boleh diselesaikan dengan duit. Ada satu kesesakan yang dia tidak boleh diselesaikan dengan walaupun you ada banyak material, you ada anak yang ramai, you ada keluarga yang besar, bahkan kalau you ada kesihatan yang baik pun, you tidak boleh selesaikan kesesakan yang ketiga ni, iaitu kesesakan rohani. Kesesakan rohani. Okey, kesesakan rohani, jiwa kita tu, kesesakan dari segi roh kita tu. Tidak semestinya orang yang ada contohnya kesesakan jiwa, kesesakan rohani ni, dia mesti tak ada duit.
Kerana boleh jadi kau ada banyak duit, Faham? tapi kau tetap sesak rohani ni. Okey, apa maksud sesak rohani? Nak tengok kat kita ni ada tak? Kita ada tanda-tanda tu. Ya. Sesak rohani ni adalah apabila dalam hati kita ni dia tiada lagi ingatan, kedekatan kita dengan Tuhan. Maka itulah dipanggil orang yang sesak rohani. Ya. Orang yang sesak rohani, dia tak semestinya sesak duit. Betul. Orang yang sesak rohani, dia tak semestinya sesak kesihatan. Orang yang sesak rohani, dia tak semestinya sesak dari segi jodoh, rezeki, anak-anak. Ya. Boleh jadi dia ada semua benda, tapi dia sesak rohani. Dan kenapa sesak rohani ni menjadi satu ketakutan dan satu benda yang kita consider sebagai azab besar dalam kehidupan? Kerana orang yang sesak dari segi rohaninya, kehidupannya mungkin nampak ada banyak benda, tetapi dia tak ada keberkatan dan rahmat dalam kehidupan dia. Saya bagi contoh. Ada orang yang dia flex dengan kesihatan dia. Oh, aku tengok umur aku dah 60 lebih, tapi kau tengok aku ni sihat lagi. Hati-hati, kerana Firaun pun tak pernah sakit. Betul. Firaun. Firaun demam pun tak pernah. Kita dia dengan resdo, dengan gaut, macam-macam lah sakit kita kan. Betul. Jadi sama juga kalau ada orang kata macam kau tengok aku ni ada duit banyak, kan? Sebab ramai orang kaitkan material ni dengan kasih sayang Tuhan. Maknanya kalau aku kaya, Ya. Tuhan sayang aku. Betul. Maknanya kalau kau tak kaya, Tuhan tak sayang kau. Kerana kalau kita ukur kasih sayang Tuhan daripada segi material, Korun lagi banyak duit. Betul. Kebanyakan Nabi semua tak kaya kan. Ya, walaupun ada serta-serta Nabi Ada yang yang kaya Allah lah. kurniakan nikmat besar, tapi kita tak boleh ukur material tu dari bentuk harta. Kerana sebab tu kenapa Allah paparkan cerita Korun dalam Quran. Ya. Kerana nak bagi tahu kasih sayang aku bukan diukur pada material semata-mata. Dan sebab itulah kesesakan spiritual ini, kesesakan rohani ini menjadi satu kerisauan buat kita kerana Korun walaupun hartanya banyak, tapi hidup dia sentiasa tak tenang. Betul. Kita boleh cari solution untuk happy. Happy ni, kita main PS5 contoh. Seronok lah, happy lah. Melainkan kalau kita kalah, main FIFA kan. Betul. Contohlah, kita akan happy kalau kita pergi vacation. Siapa tak happy pergi vacation? Pergi bercuti, naik cruise, naik hot balloon kan. Contoh lah kan. Happy lah. Happy. Tapi happy ni sifatnya temporary. Happy ni sifatnya dia tidak berkekalan. Yang kita mahu bukan happy. Ramai orang happy, tapi dia tak tenang. Tapi orang yang tenang, dia mesti happy. Dan agama ajar kita tentang tenang. Sebab tu Allah mention dalam Quran tentang qalbun salim. Hati yang tenang. Kan nafsu yang tenang, nafsu mutmainnah yang tenang. Jadi tenang tu yang menjadi KPI pada orang yang tiada kesesakan spiritual. Orang yang ada kesesakan spiritual, dia takkan tenang. Walaupun emosinya tak sesak, duitnya tak sesak. Fizikalnya sihat, emosinya mungkin sihat. Tapi spiritualnya yang sesak. Dan itulah yang menyebabkan ramai orang, walaupun ada rumah yang besar, tapi hidup dia rasa sempit dalam rumah tersebut. Ada orang ada katil yang empuk dan mahal, tapi tidak boleh dapat tidur yang lena. Ada orang ada ramai anak, dia makin menyerabutkan, dia rasa kosong dalam kehidupannya. Sebabkan tenang itu hanya boleh kita raih bila kita boleh selesaikan kesesakan rohani, spiritual. Sebab diri kita yang sebenarnya diri kita ni bukan yang fizikal ni. Ya. Diri kita sebenarnya adalah roh. Ya betul. Ha, Kalau jadi dah roh dah keluar, kita pun dah tak dah boleh gerak. kita masuk kubur nanti pun, ni fizikal kita ni semua akan dimakan oleh cacing lah, apalah semua kat tanah tu habis. Cuma yang kekal tu adalah roh kita tu. Itulah kenapa kalau roh itu ada masalah, dia akan memberi kesan kepada keseluruhan kehidupan kita. Dan Allah dah bagi tahu dah tips dia. Cuba baca in reverse. Dalam surah Toha ayat 124 tu. Kalau Allah sebut sesiapa yang berpaling daripada peringatan kami, maka kehidupan dia akan dapat kehidupan yang sempit, sesak. So kalau nak selesaikan masalah sesak ni, kita baca in reverse. Kalau tak nak sesak, maka janganlah berpaling daripada peringatan kami. Apa yang kami minta, apa yang kami larang, apa yang kami perintahkan, fulfill je. Maka kehidupan kau akan selesai daripada kesesakan spiritual. Okay. Menarik apa yang Dak Im cakap tadi tu. Maksudnya, saya simpulkan, maksudnya kita ada 3 jenis kesesakan. First, kesesakan fizikal. So, siapalah fizikal, orang faham lah. Kan? Kedua adalah kesesakan emosi. Okay. Dan yang ketiga adalah kesesakan rohani. Okay.
Kalau kita tengok dalam keadaan yang sekarang ni kan, dalam keadaan yang sekarang, orang macam lebih fokus ke arah kesesakan emosi tu. Kesesakan emosi tu. Ni mungkin sekadar thought saya je lah. Mungkin Dain boleh balas balik. Orang akan suka selesaikan masalah emosi sebab dia ada kaitan dengan emosi. Orang akan macam, kalau macam bila sebut pasal masalah kesesakan rohani ni, orang macam susah sikit nak dapat. Contoh, orang kata kalau kau ada masalah, pergilah solat. Maksud dia macam tu. So, ni reality lah. Reality dia, orang tak dapat benda tu. Macam dia tak dapat rasa. Aku solat tapi masalah sama je. Okay, saya nak tahu respon Naim. Ni macam, ni macam talk saya je Tak lah. ada dalam skrip soalan. Tak ada dalam skrip lah. Okay. So, saya nak tahu apa pendapat Naim tentang, kita ada masalah rohani. Kita sesak rohani. Dan rohani tu mengefek kita punya emosi. Betul. Tapi orang fokus nak selesaikan emosi je. So, kita terus kepada yang saya nak cakap ni adalah poin yang kedua. Macam mana Al-Quran tu pula boleh menenangkan? Okay. Sekadar macam tadi tu lah, orang kata saya dah solat, sama je susah. Macam mana Quran tu boleh selesaikan? Oh, dahsyat. Soalan ni soalan kebat lah, kemahiran berfikir aras tinggi ni. Sekejap, saya kena fikir dulu. Okay. Of course, segala yang berkait dengan rohani memberi kesan dalam kehidupan. Kan kata ulama, kehidupan kita ni, kita ada, kita panggil sebagai jasad. Kita ada nafsu, kita ada akal, dan kita ada, kita panggil sebagai roh. Jadi inilah yang membentuk kita sebagai manusia dan hamba Allah ni. Dan semuanya ini dia correlated dan saling memberi kesan. Saling memberi bekas. Contoh, saya bagi contoh. Kalau kita ada masalah dari segi rohani, dia akan bagi bekas dan kesan tak pada emosi? Absolutely. Dan betul, juga pasti dia akan bagi kesan tak kepada kita punya nafsu? Confirm. Dan ada tak dia akan bagi kesan pada fizikal? Yes, kita jadi pemalas, kita makan benda yang haram kan, kita tengok benda yang haram sebab dia memberi kesan pada fizikal kita tu. Jadi semua akan berkait bila ada masalah dekat rohani. Tapi bila rohani kita baik, rohani kita sihat, maka dia akan memberi kesan kepada semua. Kita punya akal kita, jasad kita, nafsu kita. Dan rohani inilah yang Nabi sebut sebagai hati. Dan hati inilah kata Nabi, baik hati, baik semuanya. Rosak hati, baiklah. Hadis Nabi kan. Hadis Nabi. Betul. Segumpal daging kan. Daging. So baik hati, baik semuanya. Contohlah bila kita suka tengok benda haram kan. Sebenarnya masalah kat mata ke masalah kat hati? Masalah kat hati. Bukan masalah kat mata. Sama juga kalau kita suka mengumpat orang. Bukan masalah kat lidah tu, masalah dekat hati. Sebab apa yang berlaku dekat hati akan diterjemahkan melalui anggota badan. Sama juga dalam konteks orang kata mulut je jahat, hati baik. Membongak je. Tapi benda tu dah memang saya rasa dalam masyarakat dah banyak cakap dia tu. Kan banyak sebut macam tu kan. Macam marah ke apa, tak ada, dia cakap je hati dia baik. Kan. Untuk kita bersangka baik, okey, kita ada orang. Tapi untuk kita pakai dalil itu tak sesuai. Kerana apa tau? Kerana sesuatu yang datang daripada mulut kita, dia punca sumbernya daripada dalam hati. Kalau dalam hati ni bersih, yang keluar bersih. Kalau dalam hati ni kotor, busuk, yang keluar pun kotor dan busuk. So sama juga dalam konteks kalau tanya tadi kan, ramai orang fokus kepada mungkin emosi, fokus pada fizikal, fokus pada mungkin perkara-perkara yang nampak berbanding dengan rohani tu. So apa kesan dia? Apa dia punya natijahnya? Natijahnya adalah, saya bagi analogi nak bagi fahamnya begini. Kat rumah, kita bangun-bangun pagi, dekat master bedroom kita rumah ada 3 bilik contoh kan. Dekat master bedroom kita, tiba-tiba ada air naik. Dan air tu datang daripada dapur kita, rupanya sinki pecah. Jadi, kita buat apa? Kita pun bersihkanlah master bedroom tu. Tolak air keluar, keringkan lap. Jadi, kita tengok bilik kita ni, air dah tak ada. Tapi, lepas 5 minit, bertakung balik air. Kita pun mop balik, lap balik, bersihkan lagi. Dah selesai dah. Lepas 10 minit, masuk balik air. Jadi, perbuatan itu, perbuatan yang tidak berapa bijak. Memanglah kau punya bilik master bedroom kau tu dah kering. Tapi, boleh tak
ada masalah balik, banjir balik? Boleh. Boleh. Kerana masalah kita, termasuk saya, kita terlalu fokus pada simptom. Sepatutnya kita kena settlekan root cause. Betul. So, punca dia kat mana? Punca dia, kau kena pergi kat sinki. Kau kena pergi kat dapur. Kau kena tutup pipe utama. Tukar kepala pipe sinki yang baru dan kau buka lah balik pipe utama. Selesai tak masalah? Selesai masalah. Jadi, bukanlah maksudnya salah untuk kita nak bersihkan bilik. Bersihkanlah bilik. Tapi, jangan tinggalkan punca utama tu. Which is dekat dapur tu yang kau kena tukar tu. Sama juga dalam konteks rohani ni. Dalam emosi fizikal. Bukanlah tak boleh makan ubat. Makanlah ubat kalau sakit. Bukan tak boleh nak pergi hiking, pergi healing. Pergilah healing sebab dia sangat membantu dalam emosi. Dalam psikologi pun, pergi healing, pergi hiking, buat grounding, forest bathing. Ini semua cara-cara untuk regulate balik kita punya hormon dalam badan kita. Kita ada hormon, kita ada asbab ni. Hormon serotonin, hormon dopamin, oksitoksin dan semua ni lah. Banyak lah. Tak ada masalah. Betul. Tapi jangan tinggalkan rohani ni. Sebab kalau kita hanya selesaikan emosi, dia temporary. Betul. Kalau kita selesaikan fizikal, dia sementara. Jadi dalam kita selesaikan kita punya fizikal kita, selesaikan kepala emosi kita, jangan pernah tinggalkan rohani. Ya, betul. Tapi kadang-kadang benda ni berlaku, saya tak tahulah nak cakap, tapi kes ni ramai orang dah lalui. Tapi macam Dangi tadi kan, Dangi cakap, sebab kita tak betulkan punca tu. Punca tu tak tinggalkan rohani. Tapi yang saja saya nak tanya, kadang-kadang orang tak perasan punca dia. Macam kes analogi tadi tu kan. Okay. Air dah naik, kita bersihkan. Tapi orang tak tahu punca. Saya tak tahulah nak istilahkan orang tak tahu ke ataupun diorang salah punca. Maksud dia macam tu. Okay. Dia ada dua keadaan. Pertama, dia tak tahu. Kenapa tak tahu? Sebab kau tak keluar bilik. Kau patutnya keluar bilik. I see. Kalau kau duduk dekat bilik tu, sampai kiamat pun kau takkan tahu apa puncanya. Jadi, ramai orang memilih untuk tidak keluar daripada bilik. Maksud saya keluar dari bilik dalam kehidupan kita ni, kita keluar pergi dapatkan nasihat. Keluar mintakan pendapat. Pergi majlis ilmu, attend classes. So daripada situ kita akan dapat insight dan ilmu. Oh, rupanya ini puncanya. Maka sebab tu kenapa kena ada ilmu. Pergi majlis ilmu, join kelas-kelas yang ada, baca banyak lagi buku, bertanya pada orang-orang ahli. Ni maksud saya keluar daripada bilik tu. Jangan duduk dalam bilik. Duduk kat bilik, salahkan orang. Duduk dalam bilik, duduk tenung kat tepi tingkap. Selesai tak masalah? Tak selesai masalah. Kita hanya penat cuci bilik. Ya. Itu yang macam saya tertarik analogi ni. Analogi yang Daim bawa ni dia lengkap. Bilik kita naik air, lepas tu kita cuci kat situ je. So, bila kita tak tahu punca, sebab apa? Sebab kita tak keluar. So dia macam tepat lah. Maksud tu analogi tu sangat tepat lah. Dan kes kedua, kenapa tak selesai juga masalah? Okay. Ada orang dia keluar bilik. Okay. Dia tahu punca air tu datang daripada dapur. Okay. Tapi dia memilih untuk ignorance. Dia memilih untuk membiarkan saja benda tu. Kenapa tahu? Sebab selalunya untuk selesaikan root cause, dia leceh sikit berbanding dengan nak selesaikan simptom. Leceh. Apa maksud leceh? Contohlah nak mop lantai dekat master bedroom dengan nak pergi keluar DIY, pergi beli kepala pipe baru, nak kena panggil plumber untuk datang, check kita punya bocor dekat mana. Benda tu kan agak menyusahkan. Jadi ramai orang memilih untuk tak nak mujahadah. Kerana untuk selesaikan root cause, dia memang perlu dibayar dengan mujahadah. Dia memang kena bersusah payah. Dan ramai orang dia tahu yang ada bocor, tapi kenapa tak selesai? Sebab dia hanya tahu, tapi dia tak amal. Faham? Amal tu lah mujahadah. Ramai orang ada ilmu hari ni. Dan macam kita sebut senang tadi, hari ni di zaman moden ni, kita ada overloaded of information. Kita nak ilmu apa, kita nak knowledge apa, tak payah pergi perpustakaan, tak payah nak pergi bilik buku. Terlalu senang lah nak dapat. Betul, tak payah pergi rak demi rak. Kita hanya perlu duduk dekat rumah, access knowledge unlimited. Tapi kenapa tak mengubah kehidupan? Kerana kau hanya tahu. Tapi kau tak ada mahu untuk nak buat ilmu tu. Betul. So tu dua keadaan. Keadaan satu kau tak keluar bilik, satu lagi keadaan kau dah keluar bilik, kau dah tahu tu masalah tapi kau tak nak buat sebab mujahadah. Payah. Okay, menarik ya masalah yang saya dapat kat sini.
punca kenapa sesak tu datang maksudnya dari segi rohani tadi tu, kesesakan rohani adalah ada dua. Satu mungkin sebab dia tak tahu, dia tak keluar mencari. Yang kedua adalah ignorance, dia buat tak tahu. Betul. Satu tak tahu, satu memang buat tak tahu. Betul. Lebih reality, saya nak sebut lebih reality, supaya macam tuan-tuan dan puan-puan semua boleh tahu. Cuba boleh tak bagi saya contoh yang real, Okay. yang pasal kes tadi tu orang tak tahu. Kita bagi contoh tadi rumah ada air semua kan. Okay, cuba kalau real case punya. Alright. Real case apa? Satu. Okay, contoh Ni yang real case lah. Real, betul-betul bukan reka-reka lah. Contohnya, since saya memang terima banyak kes masalah-masalah kehidupan dan sebagainya kan. Kadang saya perasan yang sebenarnya masalah dia bukan dekat level fizikal. Kadang masalah dia bukan pada level emosi. Kadang dia punya masalah adalah pada level spiritual ataupun rohani tu. Okay, contoh kes apa tau. Ada kes yang dia datang, dia kata macam, Dai, saya ni, perempuan lah. Saya ni Allah bagi rezeki lebih. Jadi sebabkan rezeki lebih ni, jadi saya pun tak nak susahkan suami saya. Sebab dia memang kaya betul. Jadi saya biarkan suami saya duduk rumah. Saya tanggung suami saya belikan dia apa yang dia nak kan. Dia duduk je rumah. Kan? Maksudnya uruskanlah rumah. Biar saya yang keluar cari nafkah. Biar saya yang keluar pergi bersusah payah cari duit untuk selesaikan semua keperluan-keperluan keluarga. Jadi selesai. Dia ada masalah tak kesesakan fizikal? Tak ada. Dan dia ada masalah tak dari segi masalah emosi? Tak ada. Sebab apa? Sebab dia happy untuk buat benda tu. Ya. Tapi kenapa dia still datang untuk seek for help? Okay. Di sinilah sebenarnya analogi orang yang keluar bilik. Kerana dia sendiri keluar cari orang untuk minta pendapat. Kerana dia mungkin ada bahagian-bahagian yang dia tak nampak. Apa masalahnya? Dan dia keluar. Bila dia keluar, dia cerita masalah, dia bagi tahu apa keadaan-keadaan. Jadi orang yang mungkin dari sudut orang yang ahli ni, dia tahu kat mana puncanya. Jadi kalau kita tengok secara asasnya, ni isteri yang baik. Kan? Maksudnya isteri yang bertanggungjawab. Jadi dia pun tak susahkan suami, dia pun isteri yang memudahkan urusan keluarga. Tetapi bila dia keluar berjumpa dengan orang yang mungkin lebih dari segi pengetahuan, pengalaman ataupun kita panggil sebagai ahli ni, so kita realise satu benda. Apa masalah dekat sini? Masalah dekat sini adalah bila dia keluar bilik baru dia tahu apa punca dia. Puncanya adalah si suami tersebut. Ya. Dia telah pun menghalang seorang suami untuk keluar mencari nafkah yang menjadi kewajipan yang diperintahkan ke atasnya. Okay. Jadi maknanya dia faham, rupa-rupanya walaupun dia ada banyak duit, si suami tetap kena keluar cari nafkah. Walaupun dapat sikit pun jadilah untuk si suami melunaskan tanggungjawab. Walaupun sikit. Walaupun mungkin RM1,500 sebulan, tak macam dia mungkin RM150,000 sebulan kan. Tapi itulah duit yang berkat kerana itu duit yang dilaksanakan kerana taat pada perintah Tuhan. Jadi tak ada isu lah pasal nak mengungkit, I yang tanggung RM9. Tak ada sebab I keluar juga cari nafkah. Ni kemampuan I dan I bagi. So nampak tak dekat situ yang dia mula nampak, rupanya ni root cause dia. Dan root cause tu datang daripada apa? Bila dia minta pendapat orang yang ahli. Minta pendapat orang yang lebih alim. Tapi tak nak atas dia juga, antara dia just dengar, padahal dia dah tahu dah punca. Ya, betul. Ataupun dia boleh abaikan. Dia boleh abaikan ataupun dia balik jumpa suami dia. Okay bang, saya dah dapat dengar daripada ustaz. Abang mungkin nak kena buatlah apa-apa kerja affiliate pun tak apalah. At least dapatlah saya merasa duit yang abang nafkahkan untuk saya. Makan saya, minum saya, pakai. Walaupun saya tak perlu, tapi inilah perintah Tuhan. Untuk meletakkan satu lelaki tu di tahap awam, rijal itu, ketika dia menafkahi keluarga dan juga isteri. Okay, memang good point lah daripada Dain cakap tadi tu. Memang, tapi saya suka, saya tak boleh move on lagi dengan analogi tadi tu lah. Dia memang dia lengkap lah, maksud dia lengkap. Okay, kepada tuan-tuan dan perempuan, okay, untuk kita punya kelas ni, kita ada sesi soal jawab tau. So tuan-tuan dan perempuan boleh bertanya. Sekejap lagi saya akan bukakan sesi soal jawab. Kita ada 2.
Selepas ni saya akan open sesi soal jawab. Lepas tu kita sambung lagi kelas. Akhir nanti kita buka lagi soalan. Okay? So sekejap lagi boleh prepare soalan. Saya akan buka, nak tulis boleh, nak cakap dengan Nai sendiri pun boleh. Nanti saya buka daripada tab saya ni lah. So boleh bertanya. So silakan soalan. InsyaAllah nanti kita akan ke sesi soal jawab. Okay? Okay. Tak boleh, minum dulu. Oh, baik. Tak apa, kita santai. Santai je kan? Kalau kita santai. Sebab kalau tak santai, saya tak minum ni. Bismillah. Tak apa. Dia lebih kepada yang tadi lah. Soalan kita kata Nai dah cerita. Dia pun contoh. So daripada contoh tadi tu, saya nampak punca tu antara masalah. Tapi yang nombor satu adalah orang tu mesti kena keluar dulu. Dia mesti kena mencari dulu. Betul. Betul kan? Okay. So, kadang-kadang orang cari benda yang salah. Okay. So, kat sini datangnya peranan ni adalah, ikutkan tajuk adalah Al-Quran yang menenangkan. So, soalan saya kat sini adalah pasal Al-Quran. Okay. Macam mana yang dikatakan Al-Quran tu boleh menenangkan sesak kita? Okey. Jadi kita dah faham dah definisi sesak tu daripada 3 jenis yang berbeza kan. Jadi sesak yang kita nak sebut ni adalah sesak dari segi rohani tu. Jadi kalau kita selesai insya-Allah daripada rohani tu, somehow dia akan membantu untuk emosi, fizikal kita dan kehidupan kita keseluruhannya. Jadi macam mana Al-Quran dia muncul dan dia datang untuk menyelesaikan sesak kita tu supaya menenangkan kita. Al-Quran ini dia ada banyak nama. Kan antara nama-nama bagi Al-Quran ni Al-Furqan. Al-Furqan ni maksudnya menjadi pembeza di antara baik dan juga buruk, yang menjadikan pembeza di antara halal dan juga haram. Maksudnya untuk kita tahu benda ni halal ke haram, tengok Quran. Kan untuk kita tahu makanan ni boleh ambil ke tak ambil, kita tengok macam mana Quran membezakan benda tu. Al-Quran juga disebut sebagai An-Nur, yang memberikan cahaya dalam kehidupan kita. Jadi tak ada yang boleh berikan kita cahaya dalam hidup melainkan Al-Quran dan apa yang Nabi tunjukkan buat kita, Quran dan Sunnah. Al-Quran juga, nama lain bagi Al-Quran juga adalah Asy-Syifa. Dia menyembuhkan. Menyembuhkan apa tau? Dia menyembuhkan kita punya rohani tu. Ni yang dekat part kita, macam mana sesak itu dapat disembuhkan oleh Al-Quran dengan ada masuk ketenangan, penyembuhan yang kita ambil daripada Quran. Jadi persoalannya adalah, itu macam mana? Baca je ke? Ya. So kalau itu pun antara soalan yang selalu orang tanya ke lah. So baca je ke? Boleh tenang ke apa? Macam mana? Kan? Kita ada masalah, bacalah Quran. Habis baca Quran boleh selesai masalah aku. Setelah kan? Sebab kata macam tu. Betul. Habis maksudnya kalau aku baca Quran, settle lah masalah aku. Ya, betul. Okey. Macam mana soalan ni saya ingat soalan yang sangat popular, dan saya harap sangat kita boleh ambil jawapan ni menjadi salah satu untuk pelengkap journey kita memahami konteks ni. Okey, pertama sekali, Al-Quran ini dia memberikan solution manusia sampailah hari kiamat. Okay. Maknanya solution, penyelesaian kehidupan kita, masalah, isu keluarga, kewangan, semua tu dia ada dalam Al-Quran. Okay. So mesti sesuai. Dia relevan dan sesuai sampai bila-bila, sampai hari kiamat. Okey. Tapi dalam konteks kita berinteraksi dengan Quran ni kan, bagaimana Al-Quran boleh menyelesaikan masalah kita? Dia datang juga dengan pelbagai layer of problem. Okey. As simple as, yang paling asas bila kita berinteraksi dengan Quran ni adalah membaca Al-Quran dulu. Kita tak cerita lagi bab yang lain-lain ni. Kita baru cerita pasal berinteraksi dengan Quran dalam bentuk membaca dulu. Ni adalah pintu kepada kita nak melalui proses penyembuhan dan penyelesaian masalah. Ni pintu dia. Okay. Dan kalau kita tak masuk pintu ni, kita tak boleh masuk. Dia mesti masuk melalui pintu membaca Al-Quran. Sebab tu dalam konteks membaca saja pun, banyak hadis Nabi cerita pasal fadilat. Ya, kan? Satu huruf akan dapat
10 pahala kan, dapat 10 hasanah. Baca je. Baca saja. Betul juga. Hadis tu sebut baca je. Baca. Jangan kita tak cerita lagi pasal memahami tadabbur tafsir, kita cerita lagi ni. Kita baru cerita pasal baca. So dengan hanya baca akan dapat 10 hasanah, 10 kebaikan ni. Dan cerita pasal kebaikan ni dia boleh jadi banyak macam kebaikan. Boleh jadi kebaikan Allah bagi kesihatan. Tapi ni baru satu. Betul. Tapi satu huruf dapat 10. Ada 10 kebaikan. Kalau lah satu kebaikan tu dalam kesihatan, ni 9 lagi macam nak kira. Maksudnya dalam hadis tu disebut kebaikan. Kebaikan hasanah. Bukanlah pahala pun. Pahala, kebaikan. Jadi maknanya kalau kita baru dapat kesihatan, ni 9 lagi dah bunyi. So mungkin juga ketenangan, mungkin juga rezeki, mungkin juga macam-macam lah benda. Jadi offer besar tau untuk orang yang boleh membaca. Bahkan Nabi tambah lagi, bukan setakat kau dapat hasanah, 10 hasanah dalam kehidupan kau, yang baca Al-Quran, yang berbata-bata kata Nabi. Berbata-bata ni maksudnya yang tersekat-sekat, yang tak lancar kan. Berbata-bata. Berbata-bata kalau kita buat direct translation hadis Nabi tu. Jadi jadi masuk berbata-bata ni apa? Orang yang mungkin baca tak lancar, bahasa macam tu kan. So orang macam ni pun Nabi kata akan dapat 2 pahala. Dapat 2. Baca biasa dapat 1, baca yang macam tu dapat 2. Dapat 2 pahala. Apa sebab 2 pahala? Dapat double. Maksudnya double pahala kerana yang pertama adalah kerana dia baca Quran. Yang kedua adalah dia mujahadah. Dia berusaha payah untuk baca Quran. Sebab sebenarnya baca Quran dalam keadaan tersekat-sekat, dia mujahadah. Saya ingat orang yang lancar hari ni, dia datang daripada mujahadah dulu, masa kecil dulu. Betul? Nak baca Quran tersekat-sekat ni stres tau. Rasa Asyik macam kena marah dengan ustaz, kena rotan. kena rotan, rasa macam giwak lah, malas lah baca Facebook. Contoh kan. Boleh dah terangkan sikit kepada ni mujahadah tu. Okey. Apa tu mujahadah? Mujahadah ni maksudnya susah payah yang kita buat ni kerana nak dapatkan redha Tuhan. Mujahadah. Jadi usaha ni, susah payah ni maksudnya mujahadah ni. Jadi bila cerita dalam konteks Al-Quran ni, walaupun hanya baca, dia memang boleh memberi kesan dalam kehidupan. Saya bagi contoh. Betul ke boleh bagi kesan? Saya bagi contoh sirah. Saya nak dengar contoh Kan? tu. Contoh sirah. Bagaimana satu orang manusia yang berubah hanya sebabkan baca. Dan ini berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki yang sangat diguruni dalam masyarakatnya, yang takkan boleh terima kalau dia ni masuk Islam. Dan namanya adalah Sayyidina Umar Al-Khattab, yang kita biasa baca kisah dan sirah dia. So Sayyidina Umar ni, dia memang tak suka Nabi. Dia punya tak suka Nabi ni, kita kalau tak suka orang tu, paling gempak pun kita block je lah dekat IG. Dan kalaupun gempak pun kita remove daripada grup WhatsApp ke, aku dah benci kau sangat ni. Itulah level kita benci takat tu lah. Tapi Umar punya benci level ni memang nak bunuh Nabi. Sebab tu dalam riwayat dan sirah ceritakan tentang Sayyidina Umar ni, ketika sebelum dia masuk Islam ni, memang dah keluarkan pedang, dan pedang tu kira tak ada sarung. Maknanya culture Arab faham. Kalau pegang pedang yang tak bersarung, memang nak bunuh. Dia bukan nak sembang-sembang nego-nego, dia kopi dulu, tak ada. Memang datang bunuh je. Jadi Sayyidina Umar dalam perjalanan dia nak berjumpa dengan Nabi SAW ni, memang nak bunuh ni. Dia ditakdirkan di pertengahan jalan jumpa dengan seorang sahabat. Kan? Wahai Umar, engkau nak gimana ni? Aku nak bunuh Muhammad ni. Aku dengar cerita banyak dah pasal dia ni. Memecah belahkan masyarakat kat sini. Jadi aku nak bunuh dia. Jadi sahabat yang tanya tu, dia dah masuk Islam. Tapi dia tak bagi tahu. Dia takutlah bagi tahu tak aku dulu kena kan. Jadi dia kata, wahai Umar, macam mana cara, sebab dia nak protect Nabi lah. Jadi dia fikir-fikir macam mana cara. Umar, aku dapat tahu cerita. Apa cerita? Aku dapat tahu cerita adik kau dah ikut Muhammad. Lagi menggelegak lah dia punya kemarahan dia. Jadi tak jadi on the way pergi jumpa Nabi dulu, tapi dia pergi ke rumah adiknya. So sampai kat rumah adiknya, saya pendekkan cerita, Sayyidina Umar mendengar beberapa ayat dalam surah Toha. Dan hanya dengan mendengar telah membuatkan Sayyidina Umar dia pergi jumpa Nabi. Tetap juga pergi jumpa Nabi juga. Tapi kali ini bukan untuk membunuh Nabi, tetapi untuk mengucapkan syahadah. Ni, apa yang Sayyidina Umar buat? Dia mulakan dengan apa? Dengar. Ni belum cerita baca. Betul. Dengar bacaan surah Toha telah melembutkan hati Umar yang nak bunuh Nabi. Dan hari ni, tuan-tuan, saya nak tanya, di mana Umar sekarang? Sayyidina Umar sekarang ni,
Ni manusia yang nak bunuh Nabi satu ketika dahulu benci Nabi, sebab Al-Quran yang dia dengar, sekarang ni jasadnya berada di sebelah jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kita pergi Masjid Nabawi kan, ada 3 makam di situ kan, makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan sebelah ni siapa? Makam orang yang satu ketika dahulu benci dan nak bunuh Nabi, sebab Al-Quran dia ada sebelah Nabi hari ni. Ni mukjizat yang saya sebut tentang Al-Quran ni, An-Nur, Asy-Syifa, Al-Furqan ni, hanya dengan mendengar boleh mengubah hati kita, melembutkan hati kita. Jadi kalau lah macam dai saya ni baca tak lancar lagi, dengar. Dengar je. Dengar dulu. Hanya dengan dengar itu pun dia boleh melembutkan hati. Lepas tu ulama pernah ditanya, seorang syekh pernah ditanya, "Wahai syekh, berapa banyak Quran yang aku kena baca dalam sehari?" Sebab kita kalau semayang kita tahu dah 5 kali sehari. Kita dah tahu dah dia punya limitation dia. Zakat kita dah 2.5%. So ibadah-ibadah ni dia ada ukuran dia. Quran, berapa banyak kena baca Quran dalam satu hari? Maka kata syekh, baca Quran banyak mana dalam sehari? Ya, betul. Itu soalannya. Sebanyak mana yang kau nak ketenangan pada hari tersebut. Sebanyak itulah Quran yang aku kena baca. Faham. Jadi dia memberikan kita jawapan bahawa Al-Quran ni dia memang boleh memberikan ketenangan pada rohani, dan somehow dia akan memberi ketenangan kepada emosi. Ingat tak, Umar dia tidak marah lagi, dan dia memberi kesan pada fizikal. Umar dia gunakan fizikal yang kuatnya tu, tapi untuk mengangkat agama, bukan lagi untuk menyesatkan ataupun memburukkan keadaan. Jadi itulah kesan dia bila kita boleh selesaikan kesesakan rohani kita ni dengan Al-Quran. Ni saya baru cerita pasal dengar dengan baca tau. Nanti mungkin kita nak cerita lagi part application, tadabbur, tafsir dan sebagainya. Betul. So berapa banyak nak kena baca Al-Quran ni? Sebanyak mana. Kalau nak tenang pada hari tu, bacalah Banyak sebanyak tu. So kalau kita nak lebih banyak ketenangan, bacalah lebih banyak. Okay. Sekarang saya nak buka untuk sesi soal jawab yang pertama. Okay, sesi soal jawab yang pertama. So tuan-tuan dan puan-puan yang ada dekat dalam online ni, okay, kalau ada soalan nak bertanya dengan Dai Izhar, boleh. Saya mempersilakan dulu. Okay, boleh bagi tahu, boleh tulis kat bawah tu nak soalan, dan buka mikrofon dekat button Zoom tu, dekat bawah tu ada mute. Okay, tekan unmute tu dan bagi tahu. Okay, saya akan tengok daripada sini. Ada daripada tuan-tuan dan puan-puan, ada yang nak tanya soalan ke? Okay, kita dapat satu soalan. Okay, yang dekat sini, dia tulis lah. Okay. Tulis. Dia tak nampak lah mukanya. So, saya akan terus je. Okay. Soalannya bunyi macam ni. Hati yang mati, betul ke hati yang mati ni dia susah nak kembali? Kita tak faham je. Okay, hati yang mati boleh tak kembali? Maksudnya. Okay. Saya cuba ringkaskanlah soalan ni. Okay, walaupun dia macam panjang sikit lah kan. Okay, kita cerita tentang hati, dan condition hati ni dia ada 3 keadaan. Pertama, hati yang sihat. Hati yang sihat. Kedua, hati yang sakit. Dan yang ketiga, itulah tu, yang soalan tu, hati yang telah pun mati. Maknanya ada manusia yang dia mati sebelum dia mati. Maksud mati sebelum mati ni adalah hatinya telah pun mati sebelum dia mati secara fizikalnya. Maknanya mati yang meninggal ni lah, yang masuk kubur ni. Dan itu ketakutan bagi setiap manusia yang faham ada hari akhirat. Kerana kalau hati yang telah mati dan dibawa jumpa Tuhan membawa hati yang masih dalam hati yang mati, maka dia akan facing a big problem. Kerana kan Nabi sebut dalam hadis, Allah memandang hati dan amalan seseorang. Maknanya Allah tidak melihat pada rupa paras kamu. Allah tidak melihat pada harta kamu, kata Nabi SAW. Kerana kalau hanya melihat pada rupa paras yang cantik, yang handsome, maka tak adil lah untuk orang yang tak handsome. Kan, tak adalah untuk orang yang bukan ratu cantik.
Tak adil lah kat situ. Betul. Kan? Dan tak adil lah bagi orang yang mungkin Allah lahirkan ada kekurangan dari segi kesempurnaan fizikal. Maknanya kalau tak sempurna fizikal ni Tuhan tak sayang lah, Tuhan tak apa dan tak. Dan juga Allah tidak memandang dari segi harta kamu. Kerana kalau Allah pandang harta kamu, tak adil lah bagi orang yang miskin. Jadi keadilan Tuhan ni Allah letakkan kepada sesuatu yang semua orang boleh achieve. Engkau handsome ke tak handsome, engkau kaya ke tak kaya, semua orang boleh achieve. Which is condition hati dan amalan tersebut. Semua orang boleh buat. Jadi balik pada soalan tadi, tentang hati yang mati boleh tak kembali selagi kita ni masih lagi hidup secara fizikalnya, kita ada opportunity untuk hidupkan kembali hati yang mati. Kita jangan, mungkinlah ni peringatan untuk saya, jangan terlalu terpengaruh dengan kata-kata orang yang sebut kepada kita, kau ni hati dah mati ni. Tuhan tak terima dah orang macam kau ni. Hati kau dah mati dah ni. Ni kau dah tak boleh kembali dah orang macam kau ni. Kerana dalam agama, tidak pernah meletakkan noktah bagi orang yang nak kembali pada Tuhan. Tuhan tak pernah halau orang yang nak balik dekat dia. Kalaulah ada bisikan yang dok sebut kat telinga, oh kau ni maksiat ni banyak ni, dosa kau banyak ni Tuhan pun tak terima kau ni. Pastinya ini bisikan daripada syaitan dan iblis, kerana syaitan dan iblis antara kaedah dia untuk menjauhkan satu orang hamba daripada Tuhannya adalah dengan buatkan satu hamba tu berputus asa. Dan Allah pujuk kita dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Wah, katakanlah kepada hamba-hambaku yang dah buat dosa, yang dah buat maksiat. So, kalau kita ni, kalau fikir ikut emosi kita ni, katakanlah kepada orang-orang yang telah buat maksiat, neraka lah untuk engkau, azab lah untuk engkau. Ini kalau boleh, kalau bukan tingkat 7, tingkat 6 lah neraka engkau, kan? Tapi apa kata Allah dalam ayat ini? Allah kata, la taqnatum mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat aku. Ya, Innallaha yaghzuru jami'a, innallaha ghafurur rahim. Maksudnya Allah nak bagi tahu bahawa beritahu pada orang yang telah buat dosa yang banyak ni, jangan putus asa daripada rahmat, dan aku akan ampunkan semua dosanya. Jami'a, semua dosa-dosa aku akan ampunkan. Sesungguhnya aku ni Maha Kasih. Kan? Interesting, ayat dekat situ dia tulis kepada orang yang buat dosa, jangan putus asa untuk kembali. Betul. Dia bukan, maksudnya mungkin ada kaitan dengan psikologi, mungkin Aim boleh terangkan. Allah sebut jangan putus asa. Word tu jangan putus asa dulu. Kalau kau ada buat dosa, taubatlah. Tapi kata kalau kau buat dosa, jangan putus asa, jangan putus asa. Kenapa putus asa? Kenapa term putus asa tu yang Allah letakkan? Dalam sudut psikologi ni, share psikologi yang menarik lah, kita nampak relate ni kan. Dari sudut psikologi, kenapa Allah sebut tentang jangan berputus asa? La taqnatu min rahmatillah, berputus asa dengan rahmat kasih sayang aku. Kerana hakikatnya kita ni hidup sebabkan harapan. Kenapa kita datang kerja? Harapan kita supaya dapat gaji. Kenapa kita membesarkan anak? Sebab kita ada harapan anak-anak ni akan membesar jadi orang yang berguna. Kenapa kita ni semayang? Kerana kita ada harapan. Harapan supaya kita boleh masuk syurga. Dan harapan inilah yang Tuhan bagi kepada Nabi Yusuf ketika dalam telaga. Masa Nabi Yusuf kena campak dalam telaga oleh abang-abang yang 10 orang ni, masa tu Nabi Yusuf umurnya kanak-kanak. Dalam telaga yang buta, yang orang tak pergi, yang gelap, sorang-sorang, kena khianat dengan abang sendiri. So, direct secara manusiawinya, kita akan rasa give up lah. Aku apa boleh buatkan dalam telaga tu? Bukan ada handphone boleh call siapa pun pick up kita. Tapi apa kata Allah pada Nabi Yusuf yang dirakamkan dalam surah Yusuf? Apa kata Allah? Wahai Yusuf, kami yang akan selamatkan kau. Ini ayat apa? Ini harapan. Ayat hope, harapan. Betul. Sebab Allah tahu manusia ni diperlukan harapan. Sebab itulah ramai orang yang bergantung harapan, tapi harapan daripada manusia. Kan ingat tak masa kita sekolah-sekolah dulu?
kau jangan bagi harapan kat perempuan tu. Nanti berharap nanti kan, frust kan. Maksudnya kita cakap jangan bagi harapan. Jangan bagi harapan kan. Sebab manusia memang dia bergantung pada harapan untuk diteruskan kehidupan, untuk dibuat sesuatu. Jadi pada laki-laki kat luar sana, jangan disentuh hati itu andai tak ada niat untuk memiliki. Sebab bagi harapan, contoh kan. Betul? Jangan bagi harapan ya. So sama juga dalam konteks orang yang nak menghidupkan semula hatinya, janganlah cakap kat dia yang kau tak boleh kembali dah hati yang mati ni. Dan itu ayat yang sangat kontradik dengan apa yang Nabi ajar pada kita, apa yang Quran ajar pada kita. Quran, kalau kita tengok dalam Quran, banyak cerita tentang harapan. Bahkan hadis-hadis berkenaan dengan orang yang buat dosa yang hatinya dia bukan sakit dah, hati mati. Tetap ada harapan dalam kisah tersebut. Contoh, saya share beberapa few kisah kan. Kalau kita pernah dengar kisah tentang lelaki yang telah bunuh 99 orang tu. Ni hadis sahih tentang dan dosa dia tu dosa bunuh orang tau, bukan dosa kecil-kecil. Bunuh orang ni dosa dengan manusia. Dosa dengan Allah, dosa dengan manusia. Dan dia bukan dosa dengan 99 orang je. Habis 99 orang tu tak ada anak, tak ada mak, tak ada ayah, tak ada isteri. Jadi dosa dia bukan dengan 99 orang. Mungkin kena darat 2, darat 3. Berapa ratus orang yang dia buat salah, yang dia kena jawab. Tapi lelaki ni, dia jumpa dengan seorang rahib. Dia kata, agak-agak kan, orang macam aku ni rahib, Tuhan ampun tak? Dan rahib kata, apa masalah kau? Apa dosa kau? Aku dah bunuh orang ni. Oh, berapa ramai dah bunuh? 99 orang. Rahib dengar 99, rahib kata apa? Kalau macam ni punya amount, ni Tuhan tak ampun dia macam kau ni. Maka hari tu genaplah 100. Sebab dengan rahib-rahib tu pun dia bunuh. Jadi dia dah bunuh 100 orang. Jadi bila 100 orang kan, dan lepas dia bunuh tu, dia masih ada apa tau? Harapan. Dia rasa macam lagi, aku rasa ada lagi harapan untuk aku ni. Dia mencari. Dia pergi cari lagi seorang alim. Dia kata, aku dah bunuh 99 orang. Tapi tadi genaplah 100 dengan rahib-rahib tu aku bunuh. Ni aku nak tanya pula, engkau nak agak-agak Tuhan ampun tak orang macam aku ni kan? Jumpa macam ustaz lah kan? Ni apa kata orang alim tersebut? Dia kata, dosa yang lebih besar daripada ni pun Tuhan boleh ampun. Betul. Tapi dengan syarat. Syarat yang diletakkan dalam hadis ni cerita ni, kau kena keluar daripada kampung kau. So somehow dalam ayat kita sekarang ni, kita kena keluar daripada circle lama kita. Itulah maksud keluar tu. Masuk keluar tu. Itulah maksud keluar yang saya masukkan tadi, analogi rumah tadi tu. Ya, saya pun terfikir juga macam logik. Kalau dalam kisah hadis tu lah, kita dah bunuh orang, dan alim tu kata boleh taubat dan keluar. Kenapa kena keluar? Kenapa kena keluar? Kerana dalam psikologi kita ada satu mekanisme yang kita panggil sebagai environmental influence. Manusia ni sangat terpengaruh dengan environment dia. Dan relate dengan hadis Nabi, kalau kita berkawan dengan tukang jual minyak wangi, kita akan bau wangi dapat tu. Bau wangi. Walaupun tak beli pun minyak wangi tu. Betul. Dan kalau kita berkawan dengan tukang besi, bukan kita merendahkan tukang besi, tapi analogi adalah kita akan bawa bau besi tu. Walaupun kita tak pegang bau besi tu. So kita akan dipengaruhi dengan siapa? Kawan-kawan kita. So dalam psikologi juga ada dipanggil sebagai Dunbar numbers, Dunbar theory. So DUNBAR. Nanti kalau sempat boleh check lah dekat internet, boleh check apa tu maksud Dunbar numbers. So Dunbar theory ni mengatakan bahawa kita akan terpengaruh dengan 5 orang yang paling dekat dengan kita. Jadi mana kita boleh check dah, siapa 5 orang yang aku selalu lepak, siapa 5 orang yang aku selalu sembang-sembang, maka behavior mereka mencerminkan behavior kita juga. So dalam konteks lelaki tadi tu kan, panjang pula saya jawab soalan akak ni kan. Jadi bila dia keluar je, maksudnya dia keluar je daripada kampung dia ni, dia keluar daripada circle-circle dia. Sebab salah satu kaedah untuk menghidupkan semula hati adalah meninggalkan circle yang lama yang mematikan hati. Macam mana kita nak berhijrah kalau kita masih duduk? Contoh aku nak tinggalkan minum-minum yang aku tak nak minum. Macam mana kita nak tinggalkan minum kalau kita masih duduk dalam kelab yang depan terhidang minuman arak dan memabukkan ni? Jadi keluar daripada kampung. Tapi poin saya tak sampai lagi ni. Poin saya adalah bila lelaki tadi keluar, soalan saya yang pernah dengar hadis ni, pernah dengar kisah ni. Lelaki tu keluar, tapi dia sampai tak dekat kampung yang baru yang dia nak tuju tu? Ya, dalam hadis tu kata tak sampai. Tak sampai pun. Dan dia mati dalam perjalanan dia.
maka turunlah dua malaikat. Ya. Malaikat rahmat, malaikat azab. Ni masing-masing tengah confused apa nak ambil. Ya, dengan nak ukur. Lepas tu Allah turunkan satu lagi malaikat untuk menjadi hakim untuk ukur jarak. Kalau jarak dia dengan kampung yang baru lagi dekat, syurga. Malaikat rahmat ambil. Kalau jarak dengan kampung yang lama lagi dekat, maka malaikat azab ambil. So saya pendekkan ceritanya, akhirnya lelaki ini dimasukkan ke dalam syurga, malaikat rahmat ambil. Tapi persoalannya adalah, dia dah sampai belum kat kampung yang baru? Tak sampai pun lagi. Belum sampai. Maka Allah nak bagi tahu pada kita melalui kisah ni, yang Allah tengok bukan kita punya result. Yang Tuhan tengok effort kita, usaha kita. Ni tuan-tuan tengok podcast ni, tengok program ni, tengok secara online ni. Ni pun usaha yang kita nak tunjuk kat Tuhan. Ya Allah, aku nak hidupkan hati aku. Ya Allah, aku tengah dengar, aku masuk majlis ilmu ni, aku belajar Quran ni, ya Allah. Mungkin aku tak jadi baik lagi, tapi aku tengah usaha jadi baik, ya Allah. Dan kita nak mati dalam keadaan kita sedang usaha jadi baik. Tak semestinya kita kena jadi dah sampai pada destinasi. Dalam usaha kita tu, perjalanan kita itulah yang boleh menjemput keampunan Tuhan. So itulah jawapan saya kalau cerita pasal hati mati boleh kembali ke tak. Absolutely boleh kembali. So jawapan dia adalah memang walaupun dah mati, dia tetap boleh hidup lagi. Dihidupkan semula hati tersebut. Tak ada masalah. Ada satu lagi soalan yang menarik bagi saya. Ada beberapa soalan, tapi yang menarik kat saya kat sini adalah tentang baca Quran. Orang kata kalau kita dengar Quran atau kita baca Quran, hati kita akan tenang. Okay. Salah tak kalau saya bila dengar Quran dan baca Quran, hati saya tak rasa apa-apa? Dia yang soalan ni lah dia tulis. Okay. Good question. Saya teringat lagi lah, ini jawapan yang saya terima daripada guru tasawuf saya. Bila kita cerita tentang Quran, masa tu soalan saya bukan pasal Quran, soalan saya masa tu pasal zikir. Kan dalam Quran Allah sebut apa? Hanya dengan mengingati aku, hati akan tenang. Betul? Ada kan dalam surah Ar-Ra'du. Tapi kenapa saya zikir-zikir tak tenang pun ni? Bukan tak tenang, kosong, tak rasa apa-apa pun. Dalam masa yang sama, saya ada kawan-kawan saya, kami ada buat macam majlis lah kan. Dalam masa yang sama, ada kawan saya ni, dia masa zikir-zikir tu kan, dia rasa macam ada rasa macam rasa kemanisan. Orang nak rasa tu. Kawan saya dapat. Ada seorang kawan tu dia macam, kenapa rasa macam lapang, tenang je kan. Ni seorang dapat, ni seorang dapat, ni seorang dapat. Tang saya tak dapat. Apa hal tak dapat pula ni? Padahal dia fikir salah, kita ada salah ke? Salah apa lah? Salah bagi tahulah salah apa kan. Dan itu yang berlaku kadang-kadang kita lah. Tengok orang lain baca Quran, tenang hidup dia. Orang baca orang lain, tiba-tiba job masuk. Orang ni baca Quran, tiba-tiba dia dapat jodoh. Kita ni jodoh pun tak dapat, duit pun tak dapat, tenang pun tak dapat. Habis tu aku nak kena stop baca Quran ke apa ni? Dia dah mula terfikir-fikir. Tak apa, pada siapa yang rasa macam ni, kita in the same page. Saya pun rasa benda yang sama. Dan saya jumpa dengan guru. Ni keluar bilik ni. Jumpa dengan guru saya. Tanya pada dia, apa punca dia, apa masalahnya. Saya ingat jawapan dia. Sampai hari ni saya tak lupa lah. Kata guru saya, dia kata, Izzah, bila kita zikir ataupun baca Quran kan semua kita nak ingat Allah, bukan nak ingat member, bukan nak ingat jiran. Baca Quran ingat Allah lah. Dan kita tak rasa. Sebenarnya tidak rasa itu pun adalah satu rasa. Saya mula-mula dengar je tak faham lah. Tak rasa tu satu rasa. Tak rasa lah. So maksud guru saya adalah tidak rasa ni dia ada pelbagai bentuk. Rasa dari bentuk merasai kemanisan. Kekosongan itu pun satu rasa. Dan itu yang saya rasa kosong. Maka merasai kekosongan itu pun bermaksud adalah satu rasa. Okey, saya dah faham. Tapi saya tak tahu apa kena buat lepas ni. Habis tu maksudnya saya kena berhenti zikir ke? Atau saya kena teruskan zikir? Dan betul juga. Dan ini jawapan untuk semua yang mungkin baca Quran tak tenang-tenang. Aku dah belajar dah, jari tajwid pun dah beli dah. Modul tu dah habis pusing dah. Habis tajwid aku hafal lah, ikhfa, hakiki semua dah. Tenang je ni. Okay. Betul. Tak rasa apa-apa ni.
Okay. Ketika kita membaca Al-Quran dan kita tak rasa apa-apa, Ya. ada tarbiyah Tuhan di situ. Tarbiyah apa? Maknanya kita sudah berada di level yang berbeza, iaitu Allah nak tarbiyah kita membaca Quran bukan lagi untuk mengejar rasa, tapi untuk dapat Tuhan. Faham. Betul juga kan. Maksudnya kalau tiap kali beribadah asyik rasa je, lama-lama kita akan syok dengan rasa tu je. Kita tenggelam dengan rasa. Sepatutnya kita nak apa sebenarnya? Kita bukan nak rasa. Kita nak Kita redha nak Allah. Dan itulah berlaku pada kisah, salah satu kisah yang dirakamkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ni saya ingat ni sangat relate dengan part ni. Ada satu kisah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang ni kitab karangan Imam Al-Ghazali. Dan direlate dengan kisah Raya Haji ni. Satu hari, ada seorang lelaki ni, dia pergi buat haji. Dia tinggalkan lah, maksudnya keluarga dia, dia korbankan diri dia, masa dia, harta dia pergi haji. Sebab pergi haji, kos dia bukan sikit, kos dia tinggi. Jadi, dia pergi haji. So, bila pergi haji kan, kita akan biasa talbiah. Labbaik Allahumma labbaik kan. So, maksud talbiah tu apa? Kami datang kan, kami menyahut seruan kan, kami hadir kan. Jadi setiap talbiah kita ni sebenarnya akan disambut dan dijawab oleh malaikat tau. Maknanya bila kami datang, kami hadir, kami menyahut, akan dijawab oleh malaikat. Kamu dialu-alukan, kamu ditunggu-tunggu, kamu diraikan kan. Jadi lelaki yang dalam kisah ni, dia pergi ke tanah suci, pergi Mekah. Dia bertalbiah. Masa dia talbiah, dia dengar suara. Suara apa tau? Engkau tidak diterima. Engkau tidak ditunggu. Engkau tidak diraih. Tengah talbiah. Member koyak lah. Aku dah pergi datang. Bawa hardi aku. Tinggalkan keluarga. Spend banyak duit. Tiba aku dengar aku tak diterima. Aku tidak diraih. Aku tidak dinanti. Maka dia jadi sedih. Dan dia minta pendapat syekh dia. Guru dia. Dan yang pergi haji sekali dengan dia. Kira kalau sekarang ni kita panggil mutawif lah. Kan? Tapi mutawif dia ni level syekh lah. Jadi dia tanya kepada syekh dia, wahai syekh, sesungguhnya aku dengar satu suara tadi ketika aku talbiah, suara yang menyebut bahawa aku ni tidak diraih, tidak dinanti dan tidak dialu-alukan ke sini. Wahai syekh, maknanya haji aku tak diterima ke? Adakah ini bermaksud aku ni tidak diraihkan di sini, haji aku ni tak mabrur ke macam mana? Wahai syekh, kau pernah dengar ke suara macam ni? Maka kata syekh tersebut, wahai pemuda, suara yang kau dengar tu, yang kata tak diterima, tak diraih, tidak ditunggu, tidak dinanti ni, setiap tahun aku dengar tanpa gagal, selama 15 tahun aku tunaikan haji. Jadi pemuda tadi terkejut. Maknanya engkau dah dengar 15 tahun tanpa gagal, setiap tahun haji, kenapa datang juga haji? Kenapa datang juga? Kau dah tak ada lagi, tak payah datang. Betul. Kata syekh tersebut, apa dia kata? Kenapa aku tetap datang? Kerana aku tiada lagi tempat untuk aku pergi selain Allah. Tiada lagi pintu yang aku boleh ketuk selain pintu Allah. Tiada lagi tempat yang lebih suci untuk aku pergi selain di sini untuk aku dapatkan keampunan dan aku mengemis kasih sayang dan rahmat Tuhan. Aku tak ada tempat lain dah. Aku tetap datang walaupun aku dengar suara aku tidak diterima kat sini. Inilah level, bukan lagi merasai ketenangan punya cerita. Bukan merasai rasa tu. Tapi datang kerana mahukan Tuhan. Faham. Maka baca Quran ni, tenang ke tak tenang ke, rasa ke tak rasa ke, terapung ke tak terapung ke, itu bukan kita punya cerita. Ceritanya adalah aku tetap baca kerana yang aku mahu bukan rasa. Tapi yang aku mahu adalah Tuhan. Penerimaan Tuhan. Faham. Memang satu soalan yang sangat padu sebenarnya. So maksudnya kadang-kadang orang beribadah untuk dikejar benda tu. Dikejar rasa. Dia nak rasa tenang, rasa macam lapang. Tapi bila orang tu tak rasa, sebenarnya dia ada satu lagi level up macam tu. Yes. Saya bagi contoh satu analogi lah kan. Tadi analogi pasal rumah kan. Saya bagi satu analogi. Sebab kadang analogi ni kita senang ingat kan. Ya, betul. Dulu mak kita
untuk suruh kita tolong dia, mak kita akan offer reward. Contoh, engkau bang, kau buang sampah bang. Kau buang sampah, kau tolong beli barang dekat ni kedai belakang. Mama upah RM2. Sepantas mungkin kita buat sebab nak dapat RM2 tu. Bahkan sampai tahap kita beli barang, mama baki tak cukup lah. Kata nak bagi RM2 upah. Lagi RM1. Kita kuat buat benda tu sebab kita nak RM2 tu. Betul? Kita pun buat RM2. So, kita pergi kedai, kita ikut cakap mak, janji dapat RM2 tu. Sekarang kita dah dewasa. Kita dah ada keluarga, kita dah ada anak, kita dah umur dah 30-an, 40-an, 50-an ni. Contoh kita balik kampung. Dan mak kita cakap kat kita, bang, abang tolong beli barang je kat belakang. Kita pergi tak? Kita pergi. Tapi kita minta tak RM2 lagi kat mak? Tak lagi. Betul? Sebab apa? Sebab dulu kita pergi kerana kita dapat reward RM2. Kali ni kita pergi bukan sebab RM2 tapi sebab mak. Betul. Sebab kasih sayang kita pada mak. Betul. Sebab kita nak mak. Maka kita pergi itu bukan kerana reward lagi tapi kerana mak. Yeah, Dalam konteks baca Quran, dia ada level dia. Ada orang yang levelnya baca Quran kerana nakkan pahala. Dan tak salah. Tak salah. Macam kita ambil upah RM2, tak salah. Betul. Tapi bila Allah tahu kita bersedia, maka Allah lorongkan satu jalan untuk tidak hanya melihat reward dan ganjaran, tapi pergi pada satu lagi spektrum, iaitu buat ganjaran ke tak ganjaran ke, tapi aku mahukan satu yang lebih daripada ganjaran dan pahala. So kalau orang beribadah, dia buat sesuatu dan dia dapat sesuatu tu, itu satu kelebihan lah untuk dia. Betul. Tapi kalau orang tu beribadah, dia tak dapat apa, tapi dia beribadah saja, itulah tujuan ibadah. Sebab dia beribadah kerana dia memang dibuat tu sebab Allah saja. Betul. Allah semata-mata. Tapi kita Ibadah. tanpa kita merendahkan dan kita Ya. downgrade orang. Kau lepas habis tengok podcast kan, kau semayang sebab apa? Pahala, lemah. Aku beribadah kerana Allah. Janganlah macam tu. Sebab tarbiyah orang ni berbeza. betul juga, Kapasiti orang berbeza. Dia umur rohani tak sama dengan umur fizikal kita. Budak-budak kena bagilah reward. Nah RM2, belajar elok-elok. Tapi bila dah dewasa, kita bukan reward RM2 dah. Jadi reward tu bukan masalah. Sebab tu Allah, boleh tak kita beribadah kerana nak syurga? Boleh. Bahkan itu pun yang Allah firman dalam Quran. Bukan salah. Tapi bila kita kita berada di fasa, kita pun tak tahu. Kita pun tak boleh acah-acah. Sebab aku bukan level nak kepala dah. Kita pun tak tahu. Betul juga Tapi somehow itu tarbiyah Tuhan untuk upgrade. Kita buat sesuatu, kita nakkan syurga, kita nakkan pahala. Tetapi bukan itu saja kita punya end goal kita. Betul. Kita nak lebih atas lagi. Which is, buat sesuatu kerana Allah. Itu yang jadi pada Rabatul Adawiyah punya cerita tu. Ya, Kan? seorang sufi Sufi wanita kan? yang dia beribadah ni, dia tak heran dah syurga ke neraka ke, yang aku nak Allah. Ya, dia macam satu metod yang macam orang akan beribadah, tapi dia tak mengharapkan, sampai satu tahap dia tak mengharapkan even neraka pun syurga ke. Tapi macam neraka syurga ni adalah satu macam ultimate price. Harga yang paling tinggi. Hadiah yang paling tinggi sekali. Tapi sampai satu tahap kita tak mengharapkan tu. Betul. Sebab hadiah lagi tinggi daripada tu. Betul. Redha Allah lah. Exactly. Okay, faham? Okay. Itu saja buat masa ni. Okay, tuan-tuan dan puan ada beberapa soalan tapi kita akan sambung nanti. Ada yang nak bercakap tak? Ada yang nak bercakap? Kalau nak bercakap, kita boleh bagi Dai dengar. Cakap ke, nak sembang-sembang ke? Ya, nak sembang dengan Dai. Ada ke? Kalau tak ada, saya akan ke soalan yang seterusnya. Sebelum kita akan tamat insya-Allah pada pukul 10.30 lah nanti. 10.30 kita akan tutup, okey? Okey, saya akan terus sebab sekarang pun masa dah yang tinggal sikit. Kita terus kepada next soalan. Okay. Okay, tadi kita dah cerita pasal apa sesak. Okay, ada bunyi motor. Ada bunyi pula. Okay, tadi kita dah cerita pasal apa benda yang menyesakkan. Apa benda sesak tu. Okay. Lepas tu kita dah cerita pasal Quran pula. Okay,
Quran tu dia boleh menenangkan. So sekarang ni saya nak tanya cara pula. Okay. Okay, kita dah ada benda, kita tahu punca yang sesak, kita dah ada cara nak selesaikan. So macam mana cara kita nak gabungkan ni? So bila orang tu dia dah sesak, apa the first step yang dia kena buat? Alright. Pertama sekali kita tahu bahawa yang memberikan ujian tu Allah, yang menyelesaikan ujian tu Allah. Ya, betul. Jadi kalau kita faham konsep itu, kenapa saya mesti sebut benda ni? Kerana saya pernah dapat soalan dekat TV, live. Masa program dekat TV3, Tanyalah Ustaz. Tanyalah Ustaz ni kan orang boleh tanya. Ya, betul. Tanya Jadi dia tanya secara live, dia tanya, masa tu tajuk pasal ujian-ujian hidup lah macam tu. Jadi dia tanya, Assalamualaikum Ustaz, ada tak cara lain selain daripada dekatkan diri dengan Allah untuk selesaikan masalah saya? Jadi soalan tu bila saya dengar, saya tak, bukanlah saya nak marah dia. Maksudnya saya masih gagal lagi untuk nak menerangkan benda tu kerana seakan-akan macam ada tak cara lain? Maksud ada tak Tuhan lain yang boleh selesaikan masalah aku? Lebih kurang nak tanya macam tu lah sebenarnya. Seakan-akan macam tu. Hakikatnya tak ada Tuhan yang boleh selesaikan masalah kita selain Allah. Betul. Tak ada Tuhan yang boleh menenangkan hati kita selain Allah. Tak ada Tuhan yang boleh membantu kehidupan kita selain Allah. Tak ada cara lain. Jadi kalau kita faham dan yakin bahawa tak ada Allah, tak ada Tuhan selain Allah ni, tak ada yang boleh selesaikan masalah selain Allah, maka first step yang kita kena buat adalah kita kena balik pada Allah. Balik pada Allah ni apa maksudnya Dai? Ya. Balik pada Allah ni secara praktikalnya, secara teorinya adalah kita kembali taat pada perintah Tuhan. Kembali taat kepada perintah. Maksudnya apa? Kalau contoh sebelum ni kita ni semayang tinggal ada sekali dua tinggal, 1-2 waktu tinggal, kita kembali taat untuk jaga balik semayang kita. Kalaupun kita dah semayang 5 waktu sehari semalam, kita baiki balik kualiti semayang kita. Mungkin solat kita solat sebelum ni solat hujung-hujung waktu, kita solat di awal waktu. Dan kalaupun kita dah solat di awal waktu, kita improve kualiti dari segi pemahaman kita, penghayatan kita dalam solat. Kenapa saya sebut bab solat dulu? Kerana kata ulama, sesiapa yang memperbaiki salatnya, sebenarnya dia sedang memperbaiki kehidupan dia. Siapa yang memperbaiki solat dia sedang memperbaiki hidupnya. Hidup dia, exactly. Okay. So, kalau kita betulkan salat kita, maka kehidupan kita akan diperbetulkan oleh Tuhan. Dan ada hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Sesiapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Maknanya kau kalau ada konflik dengan orang, kau ada masalah dalam kehidupan kau berkaitan dengan manusia, the first thing yang kau kena buat adalah kau kena baiki hubungan dengan Allah. Betul. Kerana yang memegang hati-hati manusia yang tak suka kau, benci kau, yang konflik dengan kau ni semua ni, Allah. Maka kita kena deal dengan owner pada manusia-manusia ni. Contohlah ada orang, dia tak maafkan kita, kita ada buat silap, dia tak boleh maafkan kita. Habis minta maaf dah, habis bunga dah bagi, habis gift dah bagi, tapi tetap juga tak boleh maafkan. Apa-apa cara boleh buat, kita kena deal dengan owner hati orang tu, which is Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga kalau kita diuji dengan konteks duit, maka Allah kan Ar-Razak. Tekanan hidup, duit, masalah kewangan kan. Allah ni maha kaya, Allah ni maha memberi, jadi Allah ni maha memiliki. Maka kita kena deal dengan owner kepada kekayaan tersebut. Kebodohan satu orang manusia adalah ketika dia ada masalah rezeki, tapi dia jauh dengan maha pemberi rezeki. Kan, itulah kebodohan manusia. Kalau kita tidak kembali pada Tuhan, pada ni, mana fasa awal adalah kita kena selesaikan kita dengan Tuhan. Something wrong somewhere dengan Tuhan yang kita tak selesai. Mungkin tu saya cerita baru satu, kembali taat pada perintah Tuhan. Yang kedua adalah kita meninggalkan larangan yang sebelum ni kita buat. Contoh, kita ni ada certain maksiat yang kita buat, certain dosa-dosa besar yang kita masih buat ni kita belum tinggalkan. Betul. Maka untuk kita ni dapat kembali ketenangan itu, yang kita cerita pasal sesak hidup, dan kita nak kembali tenang, meninggalkan maksiat yang
Allah larang kita buat ni, tapi kita buat juga selama ni. Dan maksiat boleh jadi pelbagai bentuk. Ada orang dia tidak diuji dengan maksiat mata. Maknanya kalau bab mata dia boleh tundukkan pandangan. Maksud kalau dia buka TikTok ni nampak yang benda-benda haram-haram dia boleh scroll. Contoh kan. Betul. Tapi dia diuji dengan maksiat mulut, suka mengumpat orang. Ada orang tak diuji dengan maksiat mulut, dia diuji dengan maksiat jari dia. Suka komen kan, suka menyakit kata orang, suka sebar fitnah. Jadi check balik mana satu maksiat-maksiat yang kita dah lazimi ni, yang kita tak tinggalkan ni, maka kita kena usahakan untuk tinggalkan. Mana mungkin hidup tenang kalau kita tak tinggalkan maksiat dalam kehidupan kita tu. Mustahil tenang kalau kita masih hidup dengan maksiat. Kita kena faham satu konsep. Allah tak suka benda tu kerana dosa tersebut. Allah benci dosa kerana apa? Kerana dosa itu merosakkan hidup kita, bukan merosakkan Allah. Satu dunia buat dosa. Contohlah kita komplot. Okey, hari ni semua kita berkomplot, semua buat dosa. Kita deal macam tu lah kan. Satu dunia buat dosa. Okey, deal semua buat dosa. Satu dunia buat dosa pun tidak mengurangkan khazanah, kekayaan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit pun tak bagi kesan. Betul. Dan bahkan satu dunia taat pada Allah pun tak ada apa-apa. Pun tak bagi kesan apa pun ke Allah. Kerana hakikatnya kebaikan, amalan, ibadah, baca Quran yang kita buat ni, dia untuk siapa? Untuk kita. Hanya untuk diri sendiri juga kan. Tak bagi kesan ke Allah pun. Betul. Dan kenapa ibadah ni Allah perintahkan untuk buat? Untuk kita punya keselamatan dunia akhirat. Sama juga kenapa Allah larang buat dosa tersebut, kerana rosaknya bukan ke Allah. Rosaknya pada kehidupan kita. Engkau hidup kan rosak. Sebab tu aku tak nak bagi buat. Betul. Tak bagi kesan ke Allah pun. Jadi hakikatnya kita akan nampak rupanya dalam perintah Allah, dalam larangan Allah, ada kasih sayang Allah. Betul. Hanya Allah larang tu untuk kita juga sebenarnya. Untuk kita. Sebab Allah tahu minuara tu menjahanamkan hidup kau. Berzina tu akan rosakkan hidup kau. Tengok benda haram tu akan merosakkan kau punya otak kau. Ya. Betul. Untuk engkau. Bukan untuk Allah. Dan itu first step dia. Kalau orang tanya macam mana first step, ini dulu kena cerita dulu. Ini dulu yang kena buat dulu. So selepas tu barulah. Lepas tu kita pergi kepada asbab-asbab. Kita tak boleh meninggalkan asbab kita dekat dunia. Contoh asbabnya apa? Kalau kita diuji dengan kesihatan, pergi dapatkan rawatan. Ya. Pergi makan ubat. Dapatkan terapi. Contoh, kalau kita ada masalah kewangan, keluarlah kerja. Betul. Kan? Betul. Sebab para sahabat Nabi pun keluar bekerja. Ya, betul. Pergi buat bisnes kan, cari nafkah. Kau janganlah duduk atas sejadah kan. Allah perintahkan untuk kita ni, bahkan dalam Quran Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah. Ketika telah selesai kita salat, maka bertebaranlah kamu untuk mencari rezeki-rezeki yang Allah telah tetapkan buat kamu. Maknanya tetap kena kerja, kena cari nafkah, kena usaha. Cari asbab tu. Jadi tengok apa masalah kita dan carilah punca tersebut. Dan Allah sebut apa dalam Quran? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kau tak tahu tentang satu perkara, kau kena tanyalah pada orang yang ahli. Maknanya kalau kau ada masalah pada sesuatu perkara, maka kau jumpalah pada orang yang ahli dan kau selesaikan masalah tu. Kesihatan, dari segi kewangan, dari segi strategi marketing bisnes, dari segi mungkin kau ada masalah, aku tak pandailah untuk nak menyampaikan satu perkara tu, nak belajar public speaking. Tanyalah orang yang pandai public speaking ni, pergi belajar dengan dia. So apa saja masalah, Allah telah turunkan ahli-ahlinya. Dan ahli-ahli inilah yang akan guide kita untuk selesaikan masalah. Jangan tinggalkan asbab. Cuma kita diajar untuk, dalam kita tidak tinggalkan asbab, tapi kita tidak yakin asbab. Apa maksud tinggalkan asbab, yakin asbab? Macam mana? Tidak meninggalkan asbab, tapi jangan yakin dengan asbab. Yakin dengan asbab tu maksudnya apa? Contoh, kita ni keluar cari kerja. Kita kena cari kerja. Tapi yang kita tak boleh adalah kita yakin kerja ni lah yang bagi rezeki. Lagi sekali cuba macam dari susun ayat tadi. Macam dia macam ada menarik kat situ. Asbab. Okay, sekali lagi Jangan percaya ke apa? Kita kena cari asbab. Kita kena cari asbab. Tapi kita jangan yakin dengan asbab.
Tapi kita jangan yakin dengan sebab. Okay. Contohnya apa tau? Kita sakit. Okay. Kita kena cari ubat. Betul. Okay. Itu maksudnya kita mencari asbab. Kita mencari ubat. Okay. Kan? Cari Pergi asbab. farmasi, jumpa doktor. Okay. Tapi jangan yakin dengan asbab. Jangan yakin. Yakin dengan asbab apa? Yang sihatkan aku ubat ni lah. Ubat tu yang niatkan kita. Okay. Jadi maknanya term yang untuk kita faham, aku makan ubat. Tapi yang bagi sihat bukan ubat tapi Allah. Kita tak tinggalkan asbab. Tapi kita dalam masa sama kita tak yakin asbab yang selesaikan masalah. Allah yang selesaikan masalah. Allah selesaikan masalah, kita boleh lihat asbab. Gitulah ayatnya. Betul, faham. Jadi dua benda yang kita kena buat. Selesaikan dengan Tuhan, dalam masa sama ni asbab-asbab manusia pasal dunia ni kena selesaikan. Dia boleh jadi kadang-kadang kan tersekat benda-benda ni. Mungkin bila kita dah jumpa dengan ahli, kita tanya dengan guru, kita minta pendapat orang, kadang ada kes-kes kan dia sangkut hidup dia. Ni Tuhan dah selesai. Cek aku buat bisnes tak jadi, cek aku kenapa tak dapat apa yang aku nak ni kan. Hidup serabut, tapi dengan Tuhan dah okey dah ni. Maksudnya amalan semua selesai settle ni. Kerana mungkin ada hutang orang dia tak bayar. Kadang ada mungkin mak dia terasa hati dengan dia dan dia tak minta maaf kat mak dia. Boleh mungkin jadi. Kan ada hak orang yang dia tak penuhi. Ni yang kita cerita pasal hablu minallahu hablu minan nas ni. Mungkin ada sangkut dengan manusia ni yang kau tak selesai. Jadi cek benda-benda macam ni, insya-Allah pasti dengan taat perintah Allah. Sebab berbuat baik pada ahli keluarga dan juga pada manusia ni perintah Allah juga. Jadi dengan kita taat perintah Allah ni memang definitely insya-Allah akan tenang. Ya, kadang-kadang orang ingat taat ikut Allah ni hanyalah ibadah saja kan. Itu juga. Okay. Betul. Bagi saya satu hujah yang dan step-step yang clear yang kita kena buat. Betul. First kita kena ikut apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Dan yang kedua, kita kena ikut asbab lah. Okay. Cuma secara realitinya kita akan cakap ikut Allah, tinggalkan larangan Allah. Ikut suruhan Allah, tinggal larangan Allah ni macam senang. Tapi untuk orang yang tengah sesak tu, apa yang nak, soalan saya, untuk orang yang tengah sesak tu, macam mana cara diorang nak istiqamah untuk ikut tu? Ikut perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Apa cara diorang nak istiqamah? Okay, good question. Pasal istiqamah ni, kalau cerita istiqamahnya 2 jam lah. Nak cerita pasal istiqamah punya tajuk kan. Cuma secara ringkasnya, ramai orang rasa dia kena selesaikan masalah baru jiwa dia lapang. Okay. Ramai orang anggap macam tu. Aku settle masalah aku, lapang lah kepala aku. Ramai orang menyangka begitu. Apa jadi pada kebanyakan orang yang ada fikiran dan mindset macam tu? Hidup dia sentiasa dalam cycle yang sama. Sentiasa dalam masalah, hidup tak tenang, ada masalah, hidup serabut. Kerana kehidupan kita, ujian tidak pernah berhenti sampai kita mati. Okay. Jadi dalam konteks ni, cuba tengok macam mana Nabi Musa AS yang Allah rakamkan dalam Quran ketika perlu menghadap satu ujian besar dalam hidup Nabi Musa. Apa antara ujian besar dalam hidup Nabi Musa? Perlu berhadapan dengan Firaun. Kan Allah perintahkan pada Nabi Musa, masa tu Nabi Musa daripada Mesir pergi ke Madian. Allah perintahkan untuk balik ke Mesir, menghadap Firaun. Untuk berdakwah pada Firaun. Waktu tu. Nah, Nabi Musa ni walaupun Nabi adalah Nabi, tapi tetap ada sifat dan sisi kemanusiaan Nabi. Jadi Nabi Musa ni ada rasa risau. Dan muncullah satu doa yang Allah rakamkan dalam Al-Quran yang kita baca setiap kali kita nak belajar. Dalam kelas. Ingat tak doa Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa permintaan Nabi Musa yang first sekali sebelum nak berhadapan dengan Firaun? Rabbi shrahli sadri. Wahai Tuhan, lapangkanlah dadaku. Dan baru hadap dengan ujian. Ya, kita fikir apa maksud lapang dada? Kan? Apa maksud lapang dada? Pertama adalah Nabi Musa minta lapang dada baru hadap ujian. Mindset kita sebelum ni kena settlekan masalah baru lapang dada.
Okay. Kan? So mindset yang Al-Quran ajar adalah kena ada satu kelapangan jiwa dan dada baru selesai masalah. Baru hadap ujian, baru hadap Firaun dalam hidup kita tu. So kenapa, apa maksud lapang dada ni? Lapang dada ni adalah apabila kita minta pada Allah ketenangan, kelapangan, kekuatan, kemampuan untuk hadap ujian tersebut. So kalau kita contohnya kan, kita drive kereta, tapi drive kereta dalam keadaan kepala serabut, dengan sakit perut, dengan kita ni ada orang bising kat sebelah, kan, ada orang tarik-tarik kita punya badan kat belakang kan, contoh anak kita tarik rambut kan. Hai, macam mana aku nak drive kereta ni kan? Jadi kita perlu ada kelapangan dari segi kapasiti kesediaan kita untuk kita drive kereta. Sama juga dalam life kita, untuk kita hadap ujian, kita kena minta dekat Allah kelapangan jiwa. Dan macam mana dapat kelapangan jiwa tu? Itulah yang kita sebut tadi tu. Taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Sebab ini semua akan melapangkan jiwa kita untuk hadap ujian. Tapi soalan tadi adalah, macam mana untuk kita istiqamah dalam kita nak dapat kelapangan jiwa ni? Betul. Kan? Jadi kaedah yang diajar oleh ulama pertama sekali adalah kita mustahil, hampir impossible untuk kita nak istiqamah kalau kita berjalan di jalan kebaikan ni berseorangan. Okay. Kerana apa tahu? Dalam Al-Quran Allah cerita tentang Iblis. Okay. Iblis ni dia duduk kat mana? Tak apa saya jawab. Iblis ni duduk kat mana? Iblis ni dia tak duduk dekat kelab-kelab malam. Dia tak duduk sebelah orang minum arak. Sebab apa? Sebab orang tu dah buat maksiat dah. Sebab orang tu dah buat. Betul. Tak susah untuk dia dah. Kau memang dah syaitan lagi syaitan daripada syaitan ni. Kan? Maknanya bukan tak ada, maknanya tak susah payah dah dekat kat sebelah tu dah. Betul. Kan? So syaitan ni duduk kat mana? Dia berada di jalan yang lurus. Dan ini diceritakan dalam Quran. Syaitan berada di jalan yang lurus ni untuk apa? Syaitan ada di jalan yang lurus. Syaitan ni dia ada kat jalan yang lurus. Apa maksud syaitan dekat jalan lurus ni? Maknanya syaitan berada di jalan lurus untuk menghalangi manusia untuk berada di jalan tersebut. Maknanya untuk orang yang nak buat baik, untuk orang yang nak berhijrah, kita kena tahu di jalan hijrah itu ada syaitan yang standby. Ada iblis yang dah standby. Sebab tu kadang ada orang tanya, kenapa saya nak berubah tapi susah? Kenapa saya nak berubah tapi nak istiqamah payah? Kerana ada penglibatan iblis dan syaitan, sebab dia dah sumpah dengan Tuhan akan menyesatkan anak cucu Nabi Adam ni sampai hari kiamat. Takkan dia nak duduk diam. Contoh kita dengar podcast hari ni kan. Okey, aku nak berubah lah. Aku nak baca Quran satu hari 10 juzuk contoh kan. Betul. Bila kita ada niat nak jadi baik ya, kita nak di jalan yang lurus saja, standby, sebab iblis syaitan akan buat kerja. Dia akan memberatkan kita untuk buat amalan tersebut. Dan ada kemungkinan untuk kita give up. Jadi istiqamah syarat pertama adalah tak boleh seorang. Habis cara macam mana tak boleh seorang? Sebab tu kita ada grup-grup community macam ni. Ada kawan-kawan, ada kelas, ada guru, ada circle. Kan contohlah circle kita, ada mengaji hari ni. Oh, mengaji. Okey lah. Nampak ada orang ajak kita. Kalau seorang-seorang memang kira tak ada lah. Memang kira tak ada lah kelas tu. Kan? Jadi itu satu. Maknanya kena ada circle. Dan dah settle circle kan? Ada yang kedua. Yang kedua adalah kadang kita punya KPI terlalu tinggi sangat. Aku nak berubah. KPI kita apa tahu? Okay, aku dah dengar podcast ni. Aku nak tenang. Jadi aku akan baca satu hari 15 juzuk. Kita baru Iqra 2. Betul. Lepas tu kau nak 15 juzuk. Jadi apa jadi? Kita akan terbeban. Dan kaedah dia apa? Kena tengok pada hadis Nabi. Nabi kata apa? Amalan yang paling dicintai Tuhan. Sebenarnya cara ni yang Nabi sebut ni sangat kait dengan kaedah psikologi macam mana kita nak konsisten. Ada satu buku. Tuan-tuan kalau minat baca buku kan, minat baca buku motivasi ni, cari satu buku, nama buku ni sangat popular. The Atomic Habit, tulisan James Clear. Buku ni dia ajar tentang macam mana kita nak create habit baru dan konsisten dengan habit tersebut. Dan jadi autopilot. Apa saja habit lah. Kan baca Quran ke, zikir ke, jogging ke, apa kan. Dan cara dia apa tau? Cara ni adalah 1% rules. Maksudnya kalau kita nak buat perubahan, kena buat perubahan yang
paling kecil yang kita boleh buat. Dan komplimen dengan hadis Nabi SAW, amalan yang paling dicintai Tuhan, amalan yang sedikit tetapi berterusan. So kalau kita boleh baca satu hari satu ayat, go for it. Satu hari satu ayat ya. Yang penting hari-hari kita baca satu ayat. Berbanding dengan satu hari kau baca 10 juzuk, esok dah tak baca. Betul juga sebenarnya. Kan? Contohnya kalau pergi gym. Mana yang lagi bagus? Pergi gym, duduk kat gym 5 jam dan hari tu je kau pergi dengan pergi gym mungkin 10 minit tapi hari-hari pergi. Pasti perubahan tu berlaku dekat orang yang kedua tu. Betul. 10 minit je pergi gym. Alang kau 10 minit je tapi hari-hari kau pergi. Ya, betul. Itulah yang itu hadis ya, maksudnya hadis. Hadis Nabi. Amalan yang dicintai Tuhan adalah yang sedikit tapi berterusan. Amalan yang dicintai sedikit tapi berterusan. Betul. Maksudnya ada disebut sedikit tapi berterusan. Sedekah 1,000 satu hari dengan 1,000 yang sama, RM5 setiap hari. Mana lagi baik? Walaupun jumlah yang sama. Walaupun jumlah yang sama. Yang lebih baik adalah yang kedua. Ada beza? Ada beza. Walaupun amal yang sama. Walaupun umur yang sama? Yes. Walaupun amal yang sama. Kerana apa tahu? Istiqamah dan berterusan itu. Kalau kita bagi 1,000, 1,000. Okay. Kan? Kenapa beza dengan yang hari-hari? Kerana bila hari-hari, maknanya ada kemungkinan hari-hari kita ingat Allah untuk kita nak sedekah. Ya. Hari ingat Allah, lusa ingat Allah, lusa ingat Allah, tulat ingat Allah. Banding dengan sekali one shot, esok kita dah tak sedekah. Ya, betul juga kan. Jadi itulah, walaupun amal yang sama. So itu dalam konteks sedekah lah. Biar amalan tu sedikit tapi berterusan. Faham? Menarik lah sebenarnya apa yang Dai cakap tu. On point lah, sangat-sangat on point. Tapi kepada yang apa yang kita salah tanya tadi tu adalah cara nak istiqamah. Yang pertama kena ada circle. Yang kedua tadi apa? Jangan KPI tinggi sangat. Jangan tinggi sangat KPI tu. Betul juga, yang KPI tinggi tu lah. Biar sedikit tapi berterusan. Betul. Okay. So kita pun dah kepada segmen yang terakhir. So kita kan buat sama juga. Kita ada sesi soal jawab. So kepada tuan-tuan perempuan yang masih ada dalam ni, kita pun dah dekat 10.30. So kita akan ringkaskan dan kita akan terus kepada penutup. Okay, so saya akan baca je soalan-soalan tadi. Okay, kita akan ambil dua je soalan. So selepas tu kita akan tutup lah. Kita akan tutup, lepas tu kita akan sambung kelas lain pula nanti. Okay, so kat sini ada satu soalan ni yang saya rasa macam sesuai untuk kita nak tanya dalam ni. Al-Quran boleh sembuhkan orang yang anxiety tak? Okey, bagus soalan tu. Kat sini tulis lah, Al-Quran boleh sembuhkan orang yang anxiety tak? Mungkin Nai boleh jawab. Cuma saya nak tahu dulu, anxiety tu dikira menyusahkan ke? Maksud ada tak kaitan dengan itu? Okey. Saya cerita ringkas lah. Okey, ringkas. Ada beza anxiety dengan anxiety disorder. Okey. Anxiety disorder dia adalah penyakit. Okey, dia adalah penyakit. Maksudnya penyakit yang termasuk dalam DSM. DSM ni maksudnya penyakit yang disahkan mempunyai kesihatan mental punya masalah, mental disorder. Itu anxiety disorder. Ada satu lagi anxiety, dia bukan penyakit. Dia adalah condition emosi kita. Dan dia datang bukan selalu, dia datang ketika ada saat-saat dan momen-momen tertentu. Contohnya apa tau? Contohlah kita bawa anak kita pergi berjalan kat mall besar. Okey. Tiba anak hilang. Wow. Anxiety tak? Kena anxiety lah. Anxiety lah. So anxiety lah kita. Jadi adakah kita dalam keadaan macam tu kena dapatkan rawatan, terapi, makan ubat? Bukan, sebab kita bukan penyakit, kita keadaan tu yang menyebabkan kita anxiety. Okey, dapat tak? Dan contoh yang tu dulu. Okey, jadi soalan tadi adalah tentang anxiety. Jadi dia bukan penyakit. Jadi anxiety, keadaan, condition kita tengah sabut. Kadang mungkin baru lepas kena berhenti kerja. Kan, ataupun kita baru lepas kena maki dengan bos. Contoh, anxiety lah. Kita bukan anxiety disorder, kita anxiety. Jadi Al-Quran datang. Sifat Al-Quran ni dia memang menenangkan.
Jadi kita boleh baca Quran dan insya-Allah boleh menenangkan keadaan kita. Tapi boleh selesai tak masalah, tetap kena pergi cari anak kita. Betul. Tetap kena Sebab betulkan dia- balik apa benda yang bos kau marah tu, kau kena betulkan balik kerja kau. Jadi tapi kita dapat hati yang lapang untuk kita Yeah. nak menyelesaikan masalah. Nampak tak? Nampak. Doa Nabi Musa punya cerita tu kan. Apa? Maknanya Al-Quran datang untuk melapangkan jiwa kita untuk hadap ujian tersebut. Secara ringkasnya untuk soalan tu, itulah jawapannya. Ya, Al-Quran boleh menenangkan anxiety kita, overthinking kita, tapi overthinking dan anxiety takkan selesai kalau kita Takkan tak hadap selesai. masalah tu. So we need to face the problem. Bukan kita buat escapism. Oh, dah baca Quran tak selesai masalah. Yelah, memang tak selesai masalah. Kau tak pergi settlekan kerja kau. Ya, tu. Kau tak pergi betulkan balik benda yang bos kau tegur tadi, yang kau dah marah tadi tu, kau tak settlekan. So tetap perlu ada effort kita untuk face the problem. Tapi kali ni face the problem dalam jiwa yang lapang kerana kita ada bacaan Quran yang kita amalkan dalam hidupan. Okay, baik. So maksud dia dekat sini, apabila dunia menyesakkan, Al-Quran menenangkan. Maksud dia dekat sini adalah whatever yang berlaku dalam hidup kita, kita mesti kena cari Allah. Kita kena ikut apa yang Allah suruh, kita kena tinggalkan apa yang Allah larang. Sebab dekat situlah dia akan menyebabkan kita akan dapat ketenangan. Walaupun kita tengah sesak. Walaupun kita sesak macam mana, tapi kita tahu adanya Allah, Allah ada dengan kita, kita ikut apa Allah buat, insyaAllah sesak macam mana pun hidup kita, kita tetap akan ada Allah dan kita akan rasa tenang. So akhir kata daripada Dai, sedikit nasihat dan tips untuk orang-orang yang merasa sesak dekat luar sana. Okay, apakah tips yang terbaik daripada Dai? Kita boleh bersahabat dan berkawan dengan semua orang. Tetapi hakikatnya, sebaik mana pun sahabat tersebut, akhirnya sahabat tu pasti akan tinggalkan kita ketika kita telah pun dimasukkan ke dalam yang lahat. Tak ada kawan yang akan join sekali dalam yang lahat tu. Betul? Dia akan teruskan kehidupan, keluarga macam biasa. Tapi satu-satunya sahabat yang terus kekal dalam yang lahat dan bukan sekadar di alam barzakh, bahkan berada di padang mahsyar nanti bersahabat dengan kita, menemani kita adalah Al-Quran. Jadi sebaik mana kita bersahabat dengan manusia, by right kita kena lebih banyak masa yang kita spend dan berbaik kepada sahabat kita yang kita panggil sebagai Al-Quran ini, kerana dia yang keteman kita along the way sampailah ke hari akhirat. Jadi bahkan sahabat ini, dia bukan hanya ada di hari akhirat, bukan hanya membantu di alam barzakh, tetapi inilah sahabat yang akan membantu dan carry kehidupan kita ni untuk dapatkan ketenangan di saat kesesakan yang kita ada. Berinteraksilah dengan Al-Quran seperti mana kita memerlukan udara dan oksigen dalam kehidupan. Kan, kita nak makan, kita tak boleh tak makan. Kita nak minum, kita tak boleh nak minum. Sebegitu jugalah kehidupan kita. Kita sangat memerlukan Al-Quran. Kerana apa tau? Ikan akan mati tanpa air. Hati akan mati kalau tiada ingatan daripada Allah. Sebab roh kita, makanan dia adalah mengingati Allah. Jadi dengan kaedah Al-Quran, dia boleh menghidupkan semula hati dan jiwa rohani kita ni untuk kita menghilangkan kesesakan dalam kehidupan. Orang yang tenang bukan maksudnya orang yang tak ada ujian. Bukanlah maksudnya kita baca Quran, kita tak ada ujian. Bahkan mungkin ujian tu lebih besar. Tapi jangan risau. Oh, lebih besar? Alamak, kurang sikit lah baca Quran. Bukan, sabar. Orang yang hatinya tenang bukan maksudnya dia tak ada ujian. Dia ada ujian. Tetapi orang yang baca Quran, orang yang ada Allah dalam hidup dia, dia akan lalui ujian dengan merasai kemanisan dalam ujian tersebut. Seperti mana Nabi Ibrahim pernah ditanya, wahai Ibrahim, bila saat paling manis dalam hidup kau? Dan Nabi Ibrahim sebut apa tau? Nabi Ibrahim tak sebut ketika aku dapat anak Nabi Ismail, ketika aku dapat cucu-cucu, ketika aku dapat macam-macam nikmat lah. Tapi kata Nabi Ibrahim, saat paling bahagia dari hidup aku,
adalah ketika aku dicampakkan ke dalam api. Kan Nabi Ibrahim kena campak dalam api. Betul. Kita pun pelik. Campak dalam api paling best. Apa sebab? Kerana di saat itulah aku merasai kemanisan. Sebab dalam api tersebut, Nabi Ibrahim melihat api yang sifatnya membakar. Allah sebut dalam Quran, Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sejuk dan sejahteralah kamu ke atas Nabi Ibrahim. Dan aku dapat makan makanan daripada syurga dalam api tersebut. Jadi orang beriman, dia diuji juga. Tapi dia dapat kemanisan dalam ujian. Orang beriman, dia tetap juga ada musibah dalam hidup dia. Tapi dia merasai ketenangan dalam musibah tersebut. Kerana ketenangan, dia hanya ada pada ingatan kita pada Tuhan. Kedekatan kita pada Tuhan. Wallahu a'lam. Satu nasihat yang sangat baik, setiap pada kita pasti akan ditimpa ujian. Beza antara kita dengan orang yang tidak ada Tuhan adalah ketenangan yang kita cari, iaitu Allah. Orang kena ujian, dia tak cari Allah. Kita kena ujian, kita ada Allah. Setiap orang mesti kena ada ujian. Mesti akan diuji. Mesti ada masalah. Dan dia mesti sesak. Daripada ni, dia mesti sesak. Cuma beza dia adalah orang tu dia tidak kembali kepada Allah. Kita tengah sesak, kita ada Allah. Jadi itu saja buat masa ni. Saya ucapkan first and the last, terima kasih banyak Dai sebab sudi bertandang di kawasan di office kami ni. Terima kasih banyak kerana hadir dan atas input-input ilmu yang banyak lah. Dan saya suka Dai ni sebab analogi Dai ni dia tepat. Itu yang saya kata tadi awal-awal tadi, saya suka pasal analogi ni dia membantu untuk kita faham. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, insyaAllah kita punya kelas untuk kelas Ibrah untuk kali ini sudah berakhir. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada malam ni. Okay, saya tengok tadi ada dalam grup tadi ada dalam 100 lebih kan. Okay, saya minta maaf sangat sebab kita dah terlajak sikit. Sepatutnya kata tadi habis pukul 10.30 kan. Okay, nanti terlajak sikit. Okay, itu saja buat masa ni. Jadi kepada tuan-tuan dan perempuan, jangan keluar dulu daripada grup WhatsApp tu, sebab kita akan sambung ke kelas yang seterusnya. So next class kita akan sambung dengan ustaz dan ustazah ataupun panel yang lain pula. Okay, jadi itu saja buat masa ni. InsyaAllah nanti kita akan berjumpa lagi sekali di kelas Ibrah yang lain. Itu saja. Jadi saya akhirkan dengan ucapan, di saat dunia yang menyesakkan, carilah dan bacalah Al-Quran. InsyaAllah akan datang bertentangan. Okay, itu saja. Kita akan tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita jumpa lagi.